Yo guys, Assalamualaikum. Yes. Selamat hari apa? Hari ni hari Ahad. Selamat hari Ahad. Macam biasa kita akan shoot pada hari Ahad. Kicau-kicau. Setiap hari Ahad. Hari bulan dia tak sama. Dan kami pun semua memang Ahad pagi Yes. kat sini. Kat sini, memang kat sini. Tak boleh nak pergi mana. Yes. So minggu ni dia tak ada topik khas sebenarnya. Topik dia agak random. Sebab apa yang berlaku hari ni agak Kebetulan. bukan kebetulan, dia kucak-kacir. Kecil-kecil lah. Jam agak stres hari ni sebenarnya. Sebab sekarang ni kita start lambat. Kalau sebelum ni waktu ni kita nak habis dah ni. Yes. Ya, betul. Kita Betul, dah betul lewat dia. 3 jam. 3 jam. Di atas sebab Siapa Iman? Sebab orang kita punya seorang ahli Mr. Mucik Profesor Yahanda. Profesor Ayahanda Mucik Boyu Dia sidai aku 2 jam tu. 2 jam aku tunggu dia. Lebih kurang 8 dekat pukul 9 lah. Dia bagi tahu dia siap jap. So dia sebenarnya kat situ kalau siap jap tu aku paling tak pun hang dalam 40 minit lah. Kan. So dia aku tunggu dia hilang senyap. Cek satu tik. Dia 10.30 dia tanya cak mana pergi kau. Cakap tunggu hang lah. Lepas tu dia hilang sampailah sekarang. Saya rasa ada tidur tu. Tak tahulah tidur ke, pengsan ke. Kan. So aku sepanjang perjalanan tadi kan, Menyumpah. aku berzikir. Tak berhenti lah Cik Man rap sepanjang jalan tadi kan. Kau jadi lirik lah tu satu lagu. Saja aku nak singgah cuci kereta pun aku nak sampai terlepas sampai aku tak ingat dah. Stokin pun lupa kan. Okey lupa pakai. Tak patut lah buat Cik Man tu. Ya, sepanjang jalan tadi Cik Man banyak menyebut tentang satu nama binatang. Ai. Kapibara. Anjing. Nasib baik aku boleh habis buat live. Serius lah macam kau fikir macam budak zaman sekarang awak tak pancual lah. Kan? Siap boleh tak? Nak pecah handphone. Boleh. Budak zaman sekarang tak pancual gila tu. Dia bukan sebab tak pancul lah. Satu lagi dia macam cakap dia macam lemah Lemah. Memang lemah. kan. So tak pancul, tak buat sungguh-sungguh. Ya. Lepas tu tak fikir ke depan. Kadang depan ni mana tengok dia sebahagian ni Betul sebahagian. kami bercakap atas dasar apa yang kami lalui, apa kami jumpa Kadang depan ni suka benda yang macam shortcut. Depan nampak benda yang dah tentang hasil. Kau kenapa? Tapi jodoh takkan masuk. Ada kat station ni. Kare. Sini badah. Sini dah Karim. Hitam. Situ kalau cah memang takkan masuk sebab memang tak ada tu. Aduh, kita tengah serius ni. Baru nak in character marah sikit. Tengah nak naik tak jadi marah. Aduh. Dah. Tu dah menyala? Jangan-jangan handphone kau rosak agaknya. Aku cari laptop elok. Tu nyala? Kabel hang kot. Tu kabel nyala kan? Kabel nyala. Handphone kau rosak. Terkejut kot dapat gift tadi. Wih lapak siut. Tu tadi dapat apa tadi? Boleh tak? Cendol Cendol. Lepas tu dengan dapat apa? Tadi ikan pauh. Ikan pauh pula. Ikan pauh. Pauh tu buah. Ni apa ni? Pauh tu Universe. Buah. Kalau orang Kelantan kak. Buah pelai. Weh. Bukan. Buah pauh. Buah pauh. Sebab dia tak sebut pelam. First saya dulu pergi Kelantan. Kalau makan makan. Kalau pelam kan dia jadi Pauh. pelai. Saya sebut pauh. Tapi dulu yang time saya pergi belajar sana, saya tak tahu yang tu panggil pauh. Tahu? Saya kata kat pakcik tu Ada buah pelai. Pasal ni pakcik tu tanya, mu nak sebutir kan tak tu? Aku kerak satu. Tak apa. Ambil lah. Tapi nada yang gelak Tapi moral dia, kalau hang tak pandai cakap Kelantan, hang bisa dah hang cakap biasa je, hang cakap luar kan. Kecek luar. Sebab bila hang cakap Kelantan, depa dengar aneh bunyi tu. Betul, Macam baru ni ada hamba Allah, member Cik Man.
Oh mana ni tempat saya ni, Kelantan ni. Hang duduk sekampung aku kan. Tak, saya pergi order. Order Bandung ais dapat Milo ais. Hang cakap apa? Macam hang tak nak acah-acah cakap Kelantan lah kalau tak reti. Kadang aku dengar jadi malu lah. Sengit-sengit mulut. Mulut sengit ni jangan bagi masuk malu lah. Milo ais dengan Bandung Jauh beza dah. Kan? Tu yang aku marah tu dah lah tak pancual. Tapi dia argue pula tu. Aduh, saya order ni. Menentang. Menentang tu saya pelik tau. Awak aku rasa panas telinga aku benda ni. Ni kita ni. Geram aku ang. Ni pun sidai lama ni. Masalah budak-budak lah ni. Hampa kadang hampa nak sesuatu, nak kejayaan kan. Tapi banyak alasan lah. Betul. Kan. Berdasarkan apa yang kita jumpa lah macam tu lah kan. Ramai juga yang bagus, yang besar tapi. Lepas tu mengeluh. Mengeluh tu yang aku geram kan. Macam hari ni orang yang berjaya tu dia terus berjaya apa kan. Betul. Kan. Tengok macam Ali Syukri yang kita nampak ni pun macam mana dia punya rutin dia. Apa yang kita nampak tu macam Ali Syukri buat apa yang kita nampak tu berdasarkan apa yang Cik Man tengok podcast dia kan. Semua strategi dia. Bukan dia terjadi macam tu. Kan? Maksud dia orang yang berfikir lah. Dia orang yang berusaha. Dia usaha buat benda tu. Macam buat menangis dia cakap kan. Dia sendiri cakap buat menangis kan. Kalau hang tak usaha buat menangis, mana orang nak notice kan? Ya, even lagu raya dia pun sebab tu lah. Dia nak orang notice dia. Dia cakap kalau nyanyi sedap, ramai ada orang nyanyi sedap. Betul lah. So, orang akan compare lah. Mesti orang akan dengar yang lagi sedap kan. Tapi aku nyanyi tak sedap tu weh. Sekat situ orang nampak hang tu weh lah. Tu saya ingat dia cakap kenapa dia kata saya penyanyi nombor 1 kan. Sebab dia nak Siti Nurhaliza notice dia. Ya, confirm orang compare cara dia ni. Orang power kan. Bukan tidur sampai tak bangkit. Oi. Aku geram. Tidak patah mati tu. Yang minggu ni kita punya topik pun dia cacah marbah asyik lah. Kita bila mood hang dah ke laut kan. Betul. Jadi hang apa benda yang hang nak buat pun dah agak bercelaru sikit lah. Betul. Ya, sebab bila dia dah sedia Cik Man, automatik akan sedia kita pula. Yes. So benda tu jadi delay lah. So momentum Cik Man dah lari. Momentum hampa pun lari. Dia jadi tak best lah. So macam minggu ni tak kelakar sangat lah kita kan. Kami lebih pada nak cakap pasal Attitude Gen lah. Z ni lah. Aku geram satu lagi. Budak-budak zaman sekarang ni pun canggih tau. Tapi nak jawab susah gila. Betul. Kalau jawab call okey, aku memang pun orang yang susah jawab call. Tapi kalau hang WhatsApp aku memang aku jawab. Budak zaman sekarang ni kalau hang WhatsApp pun susah nak jawab. Kalau awek cepat pula aku jawab kan. Sampai awek tak check lagi pun ada pasal-pasal. Check lah saya. Aku geram tu. Macam ni sekarang dah aku apa-apa satu dah. So sekarang kita ni nak sembang apa di sebenarnya, sembang seram ke, sembang apa ke. Tadi tu lebih pada muka rimah untuk memang beletak lah sebenarnya. Sebab yang tu yang kami tengah duduk lalu tadi ya. Kamu nampak tak? Karim pun hilang momentum dia tadi. Dia tak ada benda dia nak sembang lah. Sebab tadi bangun awal man. Bangun awal dalam pukul 8 lebih tu. Kalau kau kan 8 lebih saya dah lena lagi tu. Macam sebelum-sebelum ni dah lena lagi. Teruk. 8 lebih tu. Ingat nak rehat lebih sikit hari ni kan. Sebab ingat kalau macam masak puding kerma ke apa. Kata esok boleh. So kata tak nak pergi buat podcast. Biasa pagi kan hang masak caramel roasting kan. Lepas tu tak apalah kita delay untuk esok. Lepas tu apa ni dah kata pukul 9. Lepas semua dah siap-siap makan apa semua. Lepas tu on the way pukul 9 ke rumah 9.30 tu Roger lah Cik D. Tu Roger Cik D pun dah nak on the way pukul 10 je D. Sampai kat rumah ingat ke Cik Man dah sampai kalau-kalau dah bawa kopi apa semua. Duk bawa kopi dah apa semua kalau-kalau bawa kopi. Lepas tu dengan sampah apa semua ada benda yang tinggal dulu kan. Tak apa. Tengok-tengok sampai Cik Man tak sampai lagi. Apa tu? Itu jadi macam mendatang. Lepas tu Cik Man kata pula Mucik kata tak angkat call lagi lah. Mendak kau. Aku lagi lah sampai siap ke sepatutnya pagi ni pergi potong rambut anak dulu. Saya memang cancel kan appointment dengan anak. So sorry Syamil Habib tak boleh pergi. Supaya kita boleh on time main kat sini kan. Dan Habib pun ikut masa yang kita tentukan kan. Sebanyak benda lagi nak buat. Nanti petang nak pergi outstation pun semua kan. Jadi kalau orang dengar outstation ni Cik Man ni kerja apa ni padu gila. Tak aku bawa lori je. Saja bawa gempak sikit kan outstation. So bila seorang si die macam ni, si die tanpa
bagi tahu apa-apa. Betul. Tanpa beritahu. Tanpa beritahu. Dia dari bengkak hang jadi marah ha. Betul. Jangan Jamal agak pantang sikit lah. Kalau hang hilang hang tanpa memberi tahu apa-apa. Sampai typo dah. Memberi tahu apa-apa dia jadi geram tau. Dia macam mulut hang tu nak beletak tak berhenti je. Tu yang sambil drive tadi je macam. Keluar macam binatang lah dalam mulut aku kan. Boleh buka zoo dah tu sebenarnya kalau ikut. Kalau memang marah tu macam-macam binatang keluar dalam mulut tadi. Betul yang kan saya kan mengajar. Saya cakap kat student, syarat kelas dengan saya kalau tak mau main ke apa, bagi tahu. Yes. Bagi tahu saya kenapa tak main. Even awak malas sekalipun. Janganlah buat saya tunggu. Sebab betul. sebab aku kena update dekat bos. Kehadiran beberapa orang ni ada yang tak reply. Itu hang nak aku boleh je bagi hang tak hadir. Tapi aku kesian hang punya kehadiran pula, lagi kacau, lagi fail pula. Tu aku cakap at least bagi tahu. Kalau malas sekalipun bagi tahu. Malas. Okey, aku akan bagi hang kehadiran. So kita tak ada lah mengharap kan. So, bila hang tak bagi tahu. Yes, kita tak mengharap. Hang mengharap. Hang mengharap kita pegang pada janji asal. So hang still mengharap. Betul. So bila hang mengharap, benda lain tu hang start lah. Yalah betul. Kalau hang bagi tahu hang tak boleh main ke benda, kita dah boleh go on dah apa kita nak buat. Semasa hang kita tak dah plan kita punya momentum hang tak hilang, hang punya moral pun tak down lah. Betul ya. Kadang kita ni yang jadi start sebab apa kita tanya-tanya mana dia ni accident ke? Betul. Kan? Terjun dalam lubang kan. Berak pingsan kan. Duduk dalam toilet kita tak tahu benda-benda macam tu. Jatuh lokok yang tak boleh naik. So kita tertunggu-tunggu. So benda ni bagi aku tak bagus lah sebenarnya. Iyalah. Kan? Sebab benda ni kadang berlaku masa kita ride. Kita suka ride kan. Betul. Kadang kita alert tentang kawan. Ya, tapi kawan ambil mudah sangat benda ni. Betul. Hang lepas ke mana-mana hang tak beritahu, hang tak jawab phone pun semua. Tapi bila hang memerlukan, hang reti pula pakai phone hang. Betul. Kan. So benda tu bagi aku dia banyak menyusahkan orang sebenarnya. Kita kena fikir tentang orang juga kan. Betul. Kawan-kawan macam kita kasih pada kawan risau apa jadi kat dia kan. Betul. So dia hilang mana kita cari apa semua kan. Tapi kalau apa selfish, benda tu tak bagus lah untuk member kan. So, nanti orang hilang percaya kat hang. Ya. Kan. Apa yang berlaku yang macam ni lah. Yang saya nampak tu dia bawa perangai merajuk, gaduh macam dengan adik-beradik. Ni awak dia laju, aku slow lah. Malas betul balik lah. Come on lah, ni dengan kawan tu. Betul. So bagi Jeman, kalau hang tak puas hati je, hang terasa ke hang terkilan, Jeman lagi suka orang tu cakap dari depan tu Betul. Betul. Kalau hang simpan dalam hati, aku bukan tok bomo atau tok nuju, aku nak teka hang. Betul. Kan. Hang nak hang ni ke hang tu? Mana ada masalah benda tu kan? Iyalah, betul lah. Cukup lah kita dah stres dengan perempuan kan. Selik ke Benda betul. Betul. Kadang hidup kita ni banyak Stres kan perempuan? Stres kan? Tak. Mungkinlah persen dia kecil kan. Persen dia kecil, tetapi itulah yang berlaku. Hang kena menebak apa yang perempuan tu rasa. Yes. Betul tak? Betul. Itu pun dah cukup struggle lah hidup hang. Betul. Kawan pula nak kena teka. Betul tak? Padahal kawan ni tempat kita spend time yang boleh faham. Bagi Cik Man, lebih baik bergaduh sekarang daripada nanti. Kalau hang tak bercerita, hang memendam rasa. Hang ni yang memendam rasa ni dia bermain-main dengan fikiran dia. Kita pula tanya-tanya. Lastly kita macam malah ambil tahu. Yang sini pula mengharapkan kita teka dah. Lagi dia jadi tak puas hati. Lama-lama benda tu jadi besar tanpa kita tahu apa sebab dah. Jadi jauh. Lepas tu nanti zaman sekarang hang faham lah benda update kat sini. Tulis kan. Itu bila berlaku. Memang bagi tahu kesan dia bila hang menulis di sini. Okey, contoh mungkin aku menulis tujuan aku untuk Karim. Cuma dalam hidup kita tak tahu, mungkin ada beberapa orang yang tak selesa dengan kita. Ya, betul. Nampak? Okay. So bila hang start menulis something, penulisan ni yang negatif, orang senang relate. Contoh, mungkin ada 10 orang yang terasa sikit dengan hang. So bila dia baca penulisan hang, 10 orang ni mungkin dia ni kata kat aku lah. So natijah ada kat situ. Hang menambahkan rasa tak selesa, menambahkan musuh lah sebenarnya. Hang mengaktifkan batin musuh tu. Hang dah aktifkan benda tu. So bagi zaman apa benda je yang berlaku, kena gentle, man to man lah. Hang sembang itu, tapi syarat dia adalah hang kena sembang waras lah. So aku pernah jumpa orang yang dah acah jantan nak sembang table talk lah. Tapi hang tak boleh kawal emosi. Jadi benda tu berputar kat situ je.
Dia tak ada penyelesaian langsung. Faham. Kan? So, benda hang kena sentiasa waras lah. Hang fikir hang nak jadi jantan. Betul. Tapi hang kena waras. Betul. Cakap. Lepas tu bila bercakap kena cakap dengan fakta. Betul. Syarat dia jangan menipu. Jangan putar belik. Cakap memang real talk tu yang cakap. Sebab bagi cik mana, kalau hang cakap benda fakta dan benda real, walau hang diaju dengan berjuta soalan yang sama dengan orang yang berbeza, sejuta orang tanya, hang akan steady jawab jawapan yang sama yang hang bagi. Jawapan tetap sama. Hang takkan terpengaruh pun. Orang tekan hang macam mana hang akan jawab yang tu juga. Yes. Tu macam konsep lawyer kan, dia akan tanya side. Ni orang kan. cakap mahkamah kan. Hang jawab itu je. So, bila kalau hang start menjawab dengan benda yang hang olah penipuan mungkin elebai untuk hang 1% tapi hang nak bagi jadi 100% kan. Hang mula mengolah-olah cerita. Kan. Walaupun orang yang sama tanya hari ni soalan yang sama, hang akan create jawapan dia macam tu. Esok hang bergaduh lagi, orang tu tanya lagi soalan tu, hang akan jawapan hang akan berbeza. So dia nampak tipu So hidup hang kan tak selesa. Betul. Dan kesan dia apa? Hang akan hanyut dalam penipuan kan. Hang akan jadi orang yang fake kan. Ramai dah jumpa orang sebab tu kita kena real. Bagi Cik Man, salah. Dalam hidup kita memang kita tak sempurna, kita akan sentiasa buat salah. Salah mengaku minta maaf. Sehina mana pun hang ketika itu benda yang hang kena telan dan hadam, dan selepas tu hang kena jadi orang baru. Betul. So, kalau hang menidakkan realiti tu, kesilapan yang hang dah buat tu, sampai bila-bila pun hang akan sesat dalam diri hang. Betul. Hang takkan boleh berubah pun, senangnya. Betul. Apa yang aku merepek ni? Aku marah. Siapa tahu. Betul lah, sebab macam cakap lah, hang kena akui dan terima dan berubah. Satu lagi benda, contohlah kalau hang follow geng-geng ni pergi ride, and then geng ni macam ni, so hang rasa tak boleh blend. Hang ni memang yelah Gen Z kot, hang tak boleh adapt benda tu kan. Cuba hormat dulu. Cuba hormat majlis tu dulu. Follow dulu. Lepas ni tak ikut dah. Kalau rasa tak boleh blend, janganlah time tu hang buat perangai. Kita ni bergerak satu kumpulan macam family. Seorang tak ada kita cari. Sebab kita fikir tu kalau jadi bapa macam mana? Betul. Kalau jadi bapa dia macam mana? Sebab kita sayang kat dia. Lepas tu jangan compare dengan grup yang sebelum ni hang pergi. Ya. Grup ni kan. Ya. Hang compare grup ni tak okey pasal bagi Yaman hang just raikan lah benda tu. Betul. Kan ni color dia macam ni, color dia macam ni kan. Ya macam mana Cik Man lah, Cik Man pun tak semudah untuk rapat dengan semua orang. Betul Yes. Cik Man. Yang ni Cik Man okey, Cik Man lepak. Yang ni tak. Kita gap lah. Jadi Yaman selalunya Cik Man memang buang benda prasangka tu. Sifat was-was kena ada. Tapi sederhana lah. Ya sama. Biasanya Cik Man kalau duduk mana-mana duduk kan, Cik Man banyak ride mana-mana geng kan. So first hang tak payah nak dominan sangat lah. Hang ikut flow orang. Yes. So Dia kalau nak ada dominant dalam grup tu mungkin seorang dua yang hang rasa macam hang tak boleh blend, bagi Cik Man hang jangan paksa diri hang untuk cuba rapat. Yes, itu betul. Sebab Cik Man cerita pengalaman tau. Bila hang memaksa diri hang untuk rapat sebab hang nak bagi orang nampak yang hang ni friendly kan, tidak akan berlaku benda yang tak okey nanti. Sebab dia macam main balik konsep nipu tadi kan. So mungkin Allah takdirkan ketika itu hang tak sesuai dengan dia, sebab tu naluri hang kata hang tak boleh close dengan dia. So bila tak boleh close, jangan cuba close. Betul. Kan, tapi maksud dia hang tak membenci dia, hang just tak nak close tak close je. Betul. Kalau hang paksa diri untuk close, then berlaku something, hang start membenci dan akan ada isu yang besar kat situ kan. Betul. So maksudnya hang jangan paksa diri, ikut flow dengan baik. Sayang orang sekeliling. Mungkin one day Allah takdirkan hang akan jadi kawan baik dengan dia. Ni berlaku pada Cik Man zaman dulu lah, zaman muda beliau Cik Man ni biasa kita darah muda tak selesa dengan orang ni. Aku tak cuba berkawan dengan dia, tapi aku tak suka gila dengan dia. Memang tak suka, ni pengajaran lah. Tak suka gila, tapi selepas beberapa tahun Cik Man bertukar tempat kerja, Allah takdirkan dia ni Roger Cik Man. Tanya tempat kerja Cik Man kosong. So ketika tu Cik Man ajak orang baru untuk buat kerja kan. Ditakdirkan ada waktu untuk dia lah, aku yang kena ajak dia kan. Okay. So benda tu Cik Man kata Allah takdir Allah tu, benda tu berlaku secara hang tidak faham dan tidak sedar. Flow tu tiba-tiba Cik Man macam blend dengan okey dengan dia kan. So bila Cik Man ada masalah dalam hidup, dia lah orang yang ada kat sisi Cik Man. Aku sakit, aku susah apa semua. So kat situ Cik Man faham tentang yang Cik Man sebut tadi. Maksud dia betul. Bila hang termasuk dalam satu kelompok, ada seorang dua yang hang rasa tak boleh blend dengan dia.
hang tak payah paksa diri. Betul. Ya betul. Hang just jauhkan diri. Maksud dia jangan sebelum kenal dah membenci. Yes. Dia salah benda tu. So mungkin one day hang akan close dengan dia. Betul. Betul. Mungkin one day dia yang akan tolong hang waktu hang susah. Yes. Kalau ada benci Benda dia, tu real story yang Cik Man tu dah lah. lalui benda tu. Saya ingat macam mana cerita benda ni. Kan? Cakap, uish. Cik Man pernah cerita dulu. Benda tu memang real story benda tu. Ketika aku sakit teruk apa semua, dia lah yang bawa aku pergi hospital apa semua. Kan? Yang mana benda tu kalau saya apa lalu memang tak boleh nak lupa sebab Makan waktu Cik tu Man Allah. dia yang main hantar. Waktu tu aku seorang So dia lah orang dia. Dan terpisah pun dengan cara yang Baik lah. organik lah bagi Cik Man. Okay, faham. Kita bertukar tempat kerja. Sebab faham. benda tu bagi aku normal. Yes. Dia akan berlaku setiap kehidupan sekalipun. Dia akan terpisah dalam keadaan waktu hang busy, makin kurang berhubung, cek dan dia akan busy dengan family dia. Tapi yang best dia, kalau 10 tahun hang tak jumpa sekalipun, hang jumpa, hang sembang macam bos malam hang lepak. Yes. Itu yang bagi Yes, itu betul. itu erti sahabat lah. Betul. Betul. Jadi mana hang lama tak jumpa tapi hang duduk hang rasa selesa. Yes. Kan macam tak ada benda yang tak ada border kat situ kan. Yalah macam Cik Man lalu Cik Man dah bawa lori. Yes. Setiap minggu negara ni apa? Tukar tempat lah. Ya. So lagi sekarang pergi tempat ni ada member lama. Saya jumpa. Okey, sembang macam dulu balik. So benda tu best lah. Tak payah benci. Kita akan rasa perbezaan tu mana kan ada je yang kawan yang kita jumpa tiap hari tapi hang tak boleh sembang selesa. Maksud dia hang sembang dia sambut, dia sembang sambut. Dia tak ada benda bercanggah kat situ. Dia blend dengan cantik. So bagi Man itu erti sahabat sebenarnya. Kita kawan ramai. Tapi sahabat tu susah betul. Keselesaan tu. Nak selesa orang. Kadang ada je bila kita cakap orang rasa tak selesa dia jauh apa. Atau kita sendiri rasa macam tu. Mesti ada punya. Ada. Tapi mungkin ada beberapa orang yang dia ni cakap apa pun hang rasa okey, selesa. Betul. Bila hang sembang dengan dia tu dia saling melengkapi perbualan tu, tak ada benda yang hang nak debatkan dengan dia. Kalau debat pun debat still cara yang baik. Ada juga mana contoh kita bercanggah idea. Tapi soal saja mana ni je ni. Okey, kenapa? Okey, macam mana masuk ni? Kita tak gaduh. Kita hormatlah dulu topik apa perbualan tu kan. Tapi kadang aku ada macam selesa dengan dia tu. Selesa macam ni tapi dia tu biasa pun tak belik memang. Tapi kita selesa dengan dia. Kat situ tu yang Jaman cakap pengalaman dalam hidup tu yang buatkan kita jadi macam tu. Sebab kita tak boleh nak ubah dia memang macam tu. Dia memang macam tu betul. So, kita nak selesa benda tu usaha kita lebih sikit sebenarnya. Sebab kita adapt dengan dia. Ya betul. Kan? Tapi tak menyokong lah apa statement dia. Betul. Cuma biarlah dia berlalu dalam keadaan dia selesa. Dan kita pun selesa. Benda tu mungkin tak panjang lah, sembang sekejap. Dia memang jadi macam tu kan. So just layan je lah. Tak payah bangkang, just dengar je. Layan je. Betul. So kita dengar point mana yang kita boleh masuk. Betul. Orang macam tu kalau hang cuba membangkang, panjang cerita dia. Iyalah betul lah. Dia jadi sukar kan. Betul. Kita just dengar. Sebab tu mungkin bagi zaman Allah hadirkan satu kelebihan untuk hang. Sebab hang memahami situasi tu. Kalau aku jawab macam dia ni, lagi teruk ni kan. So better aku layan je. Tak semua orang dihadirkan dengan pemikiran yang macam tu. Betul. Kadang ada orang yang dihadirkan dengan keyakinan dia yang terlampau tinggi. So zaman cakap benda dalam hidup kena sederhana. So hang tak pegang benda sederhana tu akan jadi macam tu. Betul. Bila keyakinan hang terlalu tinggi, kadang-kadang bodoh pun hang rasa okey. Kan. Hang tak sedar itu bodoh sebenarnya. Betul. Kan? Itu betul. Untuk kita yang Allah bagi cara pandang yang kita faham benda tu, Zaman tu rezeki lah. Rezeki lah. Betul. Paling tak pun esok hang boleh kisahkan benda tu kat orang lain sebagai pedoman. Yes. Ataupun keturunan kita, anak, cucu kan. So betul. apa saya nak cakap tadi, Allah. So macam mana Cik Man cakap tadi tu, benda tu lah yang terdetik kat aku. Macam mana aku selalu jumpa Karim, Cik Man, orang kata apa, minta nasihat lah. Aku pun tak boleh nak bagi apa kat dia apa. Dan aku nampak benda-benda ayat-ayat tu, benda tu bagus yang aku boleh share kat orang lain juga. Terwujudlah podcast ni. Yes. Padahal aku buat ni tak dapat apa pun. Yalah, betul lah. Macam kita nak kena spend time setiap Ahad pagi ya. kami ni. Macam Cik D selalu cakap kita selalu lepak pada kita lepak yang
tak jadi benda, at least dia lepak, kita framekan benda ni, kita sembang kan. Memang awalan dia mungkin kurang orang yang suka. Betul. Tapi bagi Cik Man tak mustahil one day akan ramai je suka. Kan sebab kita tak ada nak menerapkan benda yang tak baik sebenarnya. Yalah, kan. betul lah. Macam kita tengoklah dalam dunia hiburan sekalipun kan. Ada je penghibur yang kita tak suka. Betul. Tapi ramai lagi suka kat dia. Kan. So, sudut pandang dan penerimaan orang tu mungkin berbeza-beza kan. So dia mungkin ada orang yang suka karakter Cik D, karakter Cik Man, karakter Karim, dan mungkin nanti ada sekelompok manusia yang suka semua karakter kami. Betul So, itu harapan kita sebenarnya kan. Betul. Nampak macam bijak sih. Dan satu lagi saya pegang adalah at least aku buat. Kalau aku mati esok, Tuan tanya aku apa yang anda buat. Kalau video ni dah keluar, at least aku dah cuba sampaikan manfaat. Walaupun 50 orang je tengok. Jadi kita rehat sat, kita jumpa balik selepas ni. Episod sembang ikut tekak aku. Sebab hari ni kita punya jadual dah macam laru. So hari ni je sembang ikut tekak aku nak sembang, aku sembang je lah. Betul. Kalau hangpa pasal ni Karim kurang bercakap. Tadi kita sembang pasal Gen Z sebab tapi sebenarnya bukanlah pasal Gen Z juga. Sebenarnya ada pasal sikap ataupun mentaliti yang kebanyakan masyarakat sekarang ni ada dekat Gen Z kan. So macam Ham saya ada kan. Ada. Sebab Ham buka kedai so cerita. Jangan simpan kan. Cik Man kan ada Cik Man cerita yang apa pasal Cik Man pernah dulu kerja. Cik Man macam tak boleh blend dengan dia ni. Tu terpisah. Lepas tu jumpa balik, bila Cik Man susah, dia lah main tolong. Yes. So benda tu berlaku tanpa paksaan. Ada flow dia cantik. Flow dia cantik. Flow yang Tuhan susun kat hang cantik sebenarnya. Dan dia sebaik-baik perancangan. Kalau kita ni nak merancang hebat-hebat pun tak jadi sebenarnya. Contoh macam bagi tadi lah, rancang nak awal apa semua kan. Tak jadi. Sebab kita berjanji dengan manusia. Betul. Macam binatang. At last kita hargai je lah. Kita appreciate lah, bersyukur kan. Semoga di mimpi yang indah lah kan. Anjing. marah tu kadang geram. Adalah hidup hang. Hang pernah hang ikhlas dengan hati, hang berbuat baik dengan orang, baik dengan orang, baik gila-gila kan. Lastly hang jadi watak jahat dalam cerita hidup dia. Ada, dah banyak kali jadi. Banyak. Hang say sikit. Tu saya rasa semua orang pernah lalui benda ni. Yang mana yang pernah lalu boleh aku komen. Kami nak dengar tak? Jangan sebut nama sebenar. Ada je macam Bila tu jadi? Lama dah. Okay. Waktu tu long time ago. Waktu tu Mr. Kopi dah ada. Mr. Kopi dah ada lah. Yang ni cerita pasal Mr. Kopi lah. Okay. And sebab time dia jadi pun banyak story macam kat Mr. Kopi. So kalau macam yang Cik Man kata tadi tu, ya aku kan selalu orang datang, Cik Karim, aku nak tahu benda ni. So aku bila jenis aku suka ajak orang. Bila orang tu macam excited nak belajar kan. Aku ajak. Lepas tu one day dia dah tahu dah benda tu. Dia dah tahu dah benda tu. Sekali lagi benda yang aku ajak tu salah. Macam benda yang aku ajak tu salah. Dia kata salah. Memang salah ke dia yang menyalahkan? Dia yang menyalahkan. Okay, yang Jamal faham macam ni. Yang selit sikit boleh. Ada mic pusing sikit ke mulut Yang Jamal faham. Ni. Apa yang Karim cerita ni? Yes, okay. Biasanya orang yang zero. Okay, dia nak ilmu sebenarnya kan. So dia akan cari pada orang, dia akan datang pada orang yang senang memberi sesuatu pada dia. Betul. Kadang orang penting dalam hidup dia yang membuka jalan untuk dia faham tentang ilmu tu. Contoh anda bagi basic tentang kopi disebabkan itu dia ada ilmu yang sedikit, dia boleh buat benda tu. Kat situ dia dah boleh bergerak ke circle yang lain, circle kopi yang lain. Dia start explore kat situ. Dan bila dia dapat ilmu pada tempat lain, dia akan mula beranggapan yang Karim salah. Cara Karim salah. Sebab bagi Cik Man, benda ni tak ada salah, tak ada betul. Ya betul. Kan? Betul. Hang berguru lah 10 guru sekalipun. Kan? Hang ambil ilmu. So ambil keseimbangan antara 10 guru hang tu. Hang kena jadi bijak kat situ. Hang tak boleh just guru hang yang awal tu. Salah. Betul. Kalau dia salah,
Dia buat tu tak jadi lah. Yalah betul lah. San, itu ilmu untuk hang. Allah takdirkan hang untuk jumpa banyak guru. Kat situ hang nak kena timbang antara ilmu tu, keseimbangan dalam diri hang betul, sebenarnya. betul. Hang tak boleh kata guruku salah. Kan? Habis tu kalau contoh hang darjah 1, hang ni darjah 2, dia cakap cikgu hang yang darjah 1 tu salah ke? Tak, dia yang tunjukkan jalan hang. Ya. Untuk ke darjah 2. Kan? Dia macam tangga lah. Dia Yang ni bukan untuk tangga 1. Mana boleh lihat tiba langkah tu Ya, dia yang buka jalan untuk hang. betul. Kalau dia tak buka jalan, mana nak dapat dia Rim? Betul. Tapi benda tu selalu berlaku pada orang yang tak kira memang rasa. Kebanyakan lah. Kebanyakan betul. Macam Cik Mas sendiri, aku saksilah perjalanan hang kan. Kadang Cang Karim ni orang ni yang suka memberi ilmu. Macam kita seronok rakyat ya, orang betul, yang betul, nampak dia nak ilmu belajar. kan. Kita excited Kita nak tak belajar. pernah fikir tentang RM pun sebenarnya. Betul. Hang datang, kita dengan ikhlas kita seronok Sebab kita ni bila kita tolong orang seronok. Macam Cik Man rasa hidup Cik Man full. Ya, betul. Penuh jiwa hang penuh dah. Hang rasa seronok kat situ. Betul. Tapi yelah, kita kena ready dengan benda yang unexpected lah. So hidup ni dia banyak kejutan. Betul. Selalunya orang macam tu ni. Kadang dia pun lalai. Kita terlampau baik dengan dia pun. So patutnya bagi Cik Man, hang kena meraihkan orang tu, walaupun orang tu tak ada sertifikat sekalipun. Sertifikat adalah selembar kertas yang diiktiraf dalam sistem. Betul. Betul. Tapi real life dia tak perlukan kertas tu pun sebenarnya. Betul. Dia perlukan pengalaman. Sebab bila keluarnya sertifikat tu, kalaulah dalam proses hang nak dapatkan sertifikat tu, hang dah belajar 1000 benda. Aku yakin dan pasti hang dapat sertifikat tu, mungkin hang akan ingat mungkin 50 ke 100 je. Hang tak akan ingat apa semua tu. Sebab yang lain tu hang buat untuk lulus. Dah. Betul. Aku tolak tepi. Aku ambil yang mana aku suka aja. Ya, betul. Yang tu betul. Dia buat yang mana dia suka aja. Aku cakap tu sebab aku pun ada benda tu. So aku tahulah bila jadi fotografer ni actually tak perlu pun sertifikat. Ramai fotografer tak ada ni pun. Sertifikat kan. Tapi aku tidaklah menidak kan. Aku pun belajar, aku cari ilmu. Tapi aku geram lah bila orang gunakan sertifikat tu sebagai status. Penanda kesombongan lah. Iyalah betul lah. Bila so hidup kita ni, sepanjang hidup kita sentiasa belajar. Betul. Benda takkan habis pun sebenarnya. Contoh kalau orang datang belajar kopi dengan Karim, banyak ilmu yang Karim bagi. Dan nanti hang buka kedai-kedai yang lebih besar daripada kedai Karim. Hang tak boleh judge Karim. Bagi zaman itu tentang rezeki Allah sebenarnya. Betul. Hang nampak Karim kedai, contoh kedai tak besar mana pun. Hang tengok dia ajak aku tengok kedai aku lagi besar pada dia. Dia kedai kecil tu kan. Tapi hang tahu ke Karim tu kehidupan yang Allah bagi yang lain yang hang tak nampak tu macam mana? Kan dia direzekikan macam mana? Sebab rezeki orang berbeza-beza kan. Tak semestinya hang buka kedai besar hang rasa hang hidup hang best lah. Tak. Kan kadang itu adalah ujian untuk hang juga. Betul yang tu ujian. Tapi alhamdulillah lah, macam bila dah lepas jadi benda tu, Allah bagi lagi ilmu yang baru. So kita lagi belajar. Bagi zaman itu adalah ilmu mengenal sifat manusia. Betul. Dulu time aku muda, aku memandang benda tu sebagai benda yang buruk ni. Tapi bila aku dah berusia kan, benda ni kita pengalaman Ya. Saya selalu anggap pengkhianatan ni adalah satu rahsia yang Allah buka tentang sifat manusia. Just nak positifkan diri macam ada orang macam ni ya. Okay, so lepas ni yang lebih faham. Kadang-kadang orang datang kat hang tu, naluri hang tu dah strong lah. Ya betul. Tengok lirikan mata dia, body language dia, tonasi dia bercakap macam hang dah boleh detect something. Paling tak pun 50% lah. Betul, yang tu betul. Hang boleh dapat dah benda tu. Ada. So, kalau hang memandang benda tu adalah satu dugaan dan benda buruk, hang akan down lah. Tobat hang akan tenggelam tahu. Betul. Ada juga yang jenis macam tu. Yang jenis kata, Karim aku nak belajar dengan hang tapi aku bayar sekian-sekian. Lepas tu saya buka harga. Bila buka harga, dia kata tak apa, dia datang tu, maksud dia nak cuma nak belajar percuma je. Tak kan, aku pun lalui benda yang sama. Sebab tu Jamal cakap hang tanda harga hang untuk di zaman inilah dinilai melalui sertifikat lah. Iyalah betul. Kan. Dia tak pandang pengalaman. Kan. Sebenarnya pengalaman tu yang mahal ni. Yes. Kadang orang ni datang nak ilmu, kita bagi ilmu, kita tak pernah meminta tentang RM. Cumanya bila orang beria nak bayar, so kita akan bagi harga yang ikut sepatut dia, ikut harga market lah. Harga ilmu kan, hang pergi universiti pun berpuluh ribu orang kena bayar. Betul.
Tu pun belum jaminan untuk hang lulus lagi dan hang akan faham betul. apa yang hang belajar. Banyak je yang tak faham. Kan? Sebab saya buka harga tu pun sebenarnya untuk nak tengok effort depa tu macam mana. Yes. Tu yang saya buka harga, tengok depa ni betul nak belajar ke saja-saja je nak datang ambil ilmu. Ya. Kadang aku tengok macam yang datang tu maksudnya nak beli jiwa Karim ni, saya minat kopi lah. Betul saya minat. Betul. Tengok Karim buat kopi pun dah suka dah ni. Perempuan. Dan tidak ada sebut. Okay. Tapi sebenarnya dia sedang kopi benda tu, dia sedang salin benda tu lah otak dia. Kan? Bagi Cik Mat untuk mencari ilmu kena gentle. Ya betul. Kan walaupun dia bukanlah guru yang main pada institusi apa benda kan. Tapi bila dia mendidik hang, dia tetap guru hang. Hang kena respect dia. Betul. Kan. Kalau hang just sekadar nak ilmu dan Wandi bila hang dapat ilmu pada dia, hang menafikan apa yang dia bagi kat hang. Yalah, sebab dia dah jumpa orang lagi lebih hebat. Tapi biasanya kadang aku jumpa orang yang menjadi tak cepat lambat Allah akan uji dia balik. Ya betul. Serius. Tu real lah di. Selalunya memang berlaku kan. Kita ni kita tak payah berdendam sebenarnya. Ya betul, tak payah. Tapi normalnya sebagai manusia mungkin ada satu tempoh yang hang memikirkan benda tu. Kenapa hang dikhianati, kenapa aku dah baik, kenapa orang jahat dengan aku kan. Jadi itu normal lah bagi manusia. Cuma kita ada satu fasa hang kena lepaskan benda tu. Iyalah betul ya. Betul, kalau tak hang stuck kat situ. Ya, betul. Dan hang tak boleh bergerak ke mana-mana, hang akan duduk dalam kesedihan. Hang tak boleh grow pun sebenarnya. Ya betul. So memang benda macam cakap usaha tawakal reda. Alas sekali tu reda. reda. Bila reda tu hang kena belajar lepaskan benda tu, perasaan tu. Tahu susah. Ramai orang jumpa Cik Man. Bukan senang Cik Man. Bukan senang. Cik Man tak pernah rasa benda ni. Tak, aku cakap sebab aku pernah rasa. Betul. Dan aku pernah rasa, aku handle sendiri dan aku tahu cara nak melalui dia macam mana. Betul. Macam Cik Man cakap bumi bergerak masa bergerak. Bumi takkan berhenti pun nak tunggu hang settle kan kepala otak hang tu. Betul. So kita faham kat situ, bila bumi bergerak, waktu bergerak, masa itu akan berlalu. Betul. Kan? Dalam perjalanan tu hang takkan sedap tiba-tiba hang dah ada pada titik yang hang dah okey. Ya. Ya, betul. Proses tu hang tak pernah sedar pun. Sebab apa? Sebab Allah yang susun kan. Ya, betul. Yang tu betul. Kan? Allah yang atur benda tu. Tahu-tahu aku dah ada kat 2028 lah. Ingat balik 2026 aku tahu gila hidup aku kena macam ni kan. Boleh cakap bila hang melepasi satu fasa tu yang teruklah hidup hang tu, hang dah duduk pada titik selesa. Okay, hang flashback sekejap bro. Yes. Betul. Hang tengok macam mana kejadian tu berlaku dan macam mana kejadian tu berlalu dan selesai. Macam mana hang survive benda tu. Hang akan faham nikmat Allah. Macam mana Tuhan tu gerakkan hati jiwa raga hang untuk selesaikan benda tu. Macam mana tiba-tiba time tu hang tengok balik, oh time ni ada orang tolong aku lah ni. Sebab bagi Man ramai orang yang lalui benda ni. Tetapi dia tak mampu lepaskan perasaan tu. Tu yang main penyakit macam-macam sekarang. Ya, betul. Ramai je sekarang penyakit macam. Betul. Nampak benda tu. Dia jadi generasi yang tertekan, yang depressed. Betul. Nampak benda tu. So ada je orang yang bincangkan topik ni cakap generasi sekarang generasi manja. Boleh jadi ya. So sekarang banyak kemudahan bro. Betul. Banyak kemudahan. Yes. Mental hang tak keras lah sekarang kan. Yalah, yang saya nampak dia boleh main daripada contoh dari segi pemakanan. Lepas tu dari segi pendidikan juga. Sebab kita dah terdedah dengan pendidikan yang tak dikontrol lah sebabnya daripada media sosial. Even kami cakap ni mungkin kalau ada salah. So hampa boleh ambil 100%. Kita tak nafikan orang akan dengar kita salah, orang akan dengar kita betul. Dan dari sistem pendidikan yang hang sebut tadi bagi mana? Kalau zaman sekarang terlalu banyak input yang masuk, hang senang akses. Tetapi orang lupa untuk research input yang hang dapat tu dari siapa. Betul. Pernah fikir tak benda ni? Contoh apa benda je hang cari kat Google kan. Dah hang percaya apa yang ada kat Google tu betul. Tak mungkin tak ramai orang yang kaji apa yang ada dalam Google tu, dalam setiap kolom tu, web tu. Siapa yang buat? Siapa yang tulis? Betul. Faham tak? Faham. Maksud dia fakta tu setepat apa? Siapa yang buat benda ni? Kan? Pemikiran orang singkat dan mudah ni input dapat. Kalau zaman dulu
mungkin struggle lah hang nak cari apa-apa maklumat kan. Betul. Mungkin hang kena pergi ke satu-satu tempat, hang berjumpa orang Ya. mulut ke mulut kan. Kita dengar ni, pergi orang ni pula dengar. So hang timbang balik lah kebersamaan statement tu kan. So orang-orang yang zaman dulu yang keluarkan segala-segala penulisan fakta apa semua yang dirujuk di zaman sekarang. Zaman sekarang betul. Cuma zaman sekarang ni ramai yang nak jadi poser sebagai penulis benda kan. Sebab tu input dia terlalu bersepah. Jadi kecelaruan dalam pemikiran lah. Orang nak buat keputusan apa semua jadi susah. Betul. Itu pandangan peribadi lah Cik Mahmud. Bukanlah pandai. Ni je siapa yang Tapi saya sokong yang benda tu. Mungkin kan kita ambil contoh aku ambil contoh lah. Kalau dulu ada orang nak belajar kamera, dia akan pergi jumpa fotografer. Bang, apa cara bang shoot? Ikut dia shoot apa. Sekarang tak perlu pun. Hang boleh tanya ChatGPT, hang boleh buka YouTube. So apa ni, mesej tu boleh main entah daripada siapa. Entah yang yalah, kalau kata industri wedding hotline dia lain. So mungkin hang tanya info yang hang dapat tu daripada industri lain, tapi hang nak buat wedding sudah lain dah sikit. Dia punya ilmu tu sebab dia dah serongkan kan untuk industri tu. di zaman tu Jadi macam tu zaman bila belajar macam tu, dia jalan sekali tau, teori dengan praktikal. Yes. Dia bagi aku praktikal tu sangat-sangat penting lah. Skill lah kan. Kalau zaman sekarang hang rujuk di situ, hang nak praktikkan benda tu hang sendiri kan. Tetapi sifat malas tu still ada. So input hang senang dapat. Betul. So hang nak apply kepada diri hang kan. Hang nak cari balik skill tu kan. Hang baca boleh faham. Kan, tapi hang nak apply benda tu kadang tak jadi kan. Tak jadi betul yang tu betul. Jadi semak kepala. Sebab saya pernah kadang orang tak kat muat dia benda tu. Ni ada yang dia selalu belajar teori saja. Dia belajar teori, lepas tu dia mengajak saya benda tu. Padahal saya dah lalui dah benda tu. Saya dah tahu dah benda tu macam mana. Macam hang orang yang R&D produk hang sendiri kan. Hang belajar sendiri. Orang yang belajar sendiri bagi Cik Man, dia akan lalui banyak kegagalan. Tetapi bagus dia kat mana? Dia tahu kenapa gagal. Betul. Ya, betul. Ya, betul. Kalau orang yang belajar teori, tak semua hang boleh apply dekat semua keadaan. Ya, betul. Kan dia. So, kalau bercakap mungkin power lah, terdengar bahasa-bahasa hebat kan. Betul. Tapi bila nak apply benda tu tak jadi. Ya, betul. Apa benda pun praktikal tu penting kan. Yes. Tapi Yalah, banyak- semudah yang tengok kali. Dulu aku tak lalu benda tu, tapi kalau dulu nak minta kerja, kita kena pergi ke company. Yes, usaha bangkit usaha. pagi. Lah dak. Lah Betul, bila pergi depan interview, faham tak? Depa pun dah tak di-train dengan depa punya komunikasi. Ya. Kat sebelum ni memang hang kena rajin, kena berjalan, keluar di taman panas ke apa. Hang dah tak malah sebab hang nak kerja. Lah ni So bila okay dapat tu pun kepuasan dia. Ya, betul. Kadang-kadang aku risau bila dunia terlalu canggih, dia menyemai sifat malas secara perlahan. Ya, betul. benda tu bagus, canggih ni, tapi ada orang gunakan canggih tu sebagai malah. Betul. Itu yang buruk lah. So, mau tidak mau memang sifat malas tu sedang disemai. Kan sekarang ada AI canggih, memang canggih gila bro. Tengoklah ni Tapi hang tekan dia tam dia keluar. Betul. Sepatutnya ada canggih tu membantu hang supaya hang lagi rajin. Kita ambil contoh tadi macam Ali Syukri. Tengok dia punya live dia pukul berapa sehari, berapa jam dia live. Sebab dah ada live. Dia pulun. Ya betul. Dulu dia buka kat Icon Save. Lepas tu dah masuk ke digital. Oh, boleh live kat mana-mana saja. Dia jalan, dia pukul. Betul. Sekarang buat assignment pakai AI. Yes. Chat GPT. ChatGPT. Lepas tu duk cakap hampa dapat ada certificate. Lepas tu pergi masuk kerja tak boleh buat kerja Tapi apa. ChatGPT ni pun kadang ada yang tak betul juga. Ya. Kadang tak ada yang tak betul juga. Macam Ya. saya pernah lah research macam ni untuk kopi punya ni kan. Yalah, dia ambil untuk yang dia tak tahu apa yang ada kat kita. Ya. Contohlah kopi tu dia ada medium dark punya. Dia tak tahu pun apa yang ada kat kita. Apa yang dia bagi tu secara umumnya. Umum je. Sebab dia korek daripada ilmu yang tadi yang tersebar tu. Dia ambil dari situ. Sebab tu kat situ kita kena rajin juga, kena jadi bijak juga. Sebab dia tak boleh filter pun ilmu yang main benda tu betul ke tak. Sama macam sekarang ni kan dah jadi dalam buku sejarah. Kan orang dah start knowledge. Sejarah tu daripada ubah dah buku sejarah tu. So depa orang tu dah olah, sampai kita dah lain. Sistem tu menyemai satu sifat kepercayaan tinggi terhadap sistem tu. Dan kalau sejarah diubah pun hang tak tahu, hang percaya nak membunuh tamadun macam mana sebenarnya. Yes. Hang bunuh sejarah dah. Yalah. Betul.
okey, pasal ni mungkin kita menyadari benda ni. Pasal anak kita, cucu kita, cicit kita nanti tak mustahil 100% akan kebergantungan kepada benda tu 100% punya. Ya, betul. Dan apa yang diolah dalam tu dia pakai percaya 100%. Sejarah tu diubah. Hang bunuh sejarah, hang bunuh tamadun, mati je. Mati lah. Bangsa hang memang mati punya. Hang takkan faham apa benda pun. Hang dah berkiblatkan benda tu kan. Tapi yalah, kita boleh cakap benda ni, tapi kita tak boleh buat apa-apa pun sebenarnya. Mungkin 5% orang akan menyedari benda ni. Tapi kita tak boleh buat apa sebenarnya. Masa ke depan dia akan berubah juga kan. So kami pun kat sini just lebih kurang macam nak educate lah kot. Mungkin lah 20 tahun lagi yang tengok balik benda ni kan. Kami sembang pasal benda ni kan. Ya. Sebab kami pun tak boleh nak ajak hampa untuk faham dan ni untuk follow kan. Tak juga, kami just apa yang kami cerita, apa yang kami nampak. Apa yang kami cakap bukanlah benda yang ada tertulis kat mana-mana. Sekadar personal punya ni lah. Personal punya. Tapi kalau untuk macam LGBT tu macam untuk nak research tu okey lah. Tanya ada macam kita tak tahu apa-apa kan, kita okey lah. Tapi jangan ikut 100% LGBT tu. Soalnya kita kena ada ilmu lain. Kita ada kena ada ilmu lain. perbandingan. Perbandingan. Maksudnya ada pengisian ilmu yang lain. Ilmu yang memang dah adaptasi dalam hidup hang. Hang tengok Cik GPT pula. Betul. Hang boleh buat perbandingan. Perbandingan buat benda tu. So baru ni aku try kan, kena buat wiring motor aku. Aku spend time berapa jam lah duduk hadap ChatGPT ni. Tanya ni benda apa kan. Balik rumah aku tengok jadi transformer. Jadi hali. Balik rumah tengok ni tak faham lah. Yang semalam aku jumpa Nizam clear. Dia ni dia pergi kat sini, ni kat sini, kat sini. So kalau ni kadang kat sini ada problem. Lah banyak ada tak habis sejam. Aku faham tu. Itu yang balik aku berani buka. Kedap ChatGPT tu dia kena berguru. Yes. Apa kan benda cakap berguru secara berdepan lebih bagus. Ya, betul. Tak sekali. Hang tak cerita je ke dia? So dalam pengalaman hang handle Mr. Kopi kan kita cakap tadi pasal perangai yang macam malas ke Gen Z ni kan. Paling hang rasa paling palat lah. Yang pernah kena sidai. Kena sidai. Dia benda tu sidai tak boleh. Sidai tak pancul lah. Berapa lama dia sidai? Sejam lebih lah. Okay, contoh kedai hang buka pukul, time tu aku buka pukul 12. Dia sidai sampai pukul 1.30. Barang aku dah kata okay, tak apalah, dia datang time macam ni, aku boleh pergi restock barang time macam ni. So dia at least dia boleh jaga kedai apa semua. Ya, itu function kita ambil pekerja. Betul function kita ambil pekerja. Kalau kita nak pergi awal daripada tu, kedai tak buka lagi. Ada kedai yang buka, ada kedai yang tak buka lagi. Betul tak? So kita ambil daripada pukul 1 tu kira semua kedai dah buka. So senang. Dia pun dah ada apa semua. Ni dia main pun pukul 1.30, ada benda lagi tak ada, kena settle. Dah pukul 4. So ada je benda-benda yang kita delay. So kalau sidai tu memang tak bagus lah. Tapi kadang kita ada isu tentang pekerja bangsa kita ni sebenarnya. Dia ada isu bila mana kalau kita terlalu garang, dia komplain. Itu tak kena, ini tak kena. Bila kita layan dia baik, jadi ada potensi untuk dengar bang. Apa yang siapa pernah lalui. Betul. Kan kita dah sebaik mungkin lah. Dan kita berharap dia akan jadi orang yang baik. Tetapi itulah peluang yang orang hidup untuk jatuh orang balik. Betul. Kadang aku sendiri pun aku keliru tentang budak-budak zaman sekarang pada penak. Ni aku cerita tentang orang yang bekerja dengan aku dulu kan. Apa yang penak sebenarnya kan. So bila hang tegas, dia perbengkak, tak suka kan. Tak suka, betul. Bila hang baik, dia pun mula nak panjat kepala hang. Dan kadang ada je benda yang di luar fikiran waras hang yang berlaku kan. Tapi kita sendiri fikir kan, macam mana orang sekeliling kita ni nak maju lah kalau dia ada berfikiran yang macam tu. Dan kadang aku tak faham kan tentang masalah mental ke apa benda kan. Paling ngeri adalah sekarang ni bagi aku banyak budak-budak muda yang ada sifat narsistik. Macam mana tu narsistik? Narsistik ni salah dia, bagi aku dia penyakit mental juga. Dia salah satu sifat dia adalah bila mana contoh hang baik dengan Cik Man hang baik dengan Cik Man, hang baik gila Cik Man ni. Cik Man pun kan baik dengan hang. Tapi dalam masa yang sama aku nampak kebaikan hang ni, hang lah mangsa aku. Disebabkan hang baik dengan aku ni, aku nak ingat hang takkan perasan pun.
Contoh ngap pada tu. Cuba buat contoh baik daripada tu. Dan macam mana Contoh hang tak berkira hal lain macam family apa semua okay, kan. saya suka belanja lah apa. Yes, contoh hal lain memang baik gila. So kat situ wujud satu sifat cemburu je man kat hang. Hang pergi mana-mana orang baik dengan hang, orang raih hang semua. Nah dari hormat tadi tu dia main satu sifat cemburu. Sebab tu cakap sifat cemburu tu racun paling bahaya dalam diri tu. Bila sifat cemburu, aku mula nak jadi macam hang. Aku nak jadi macam hang, aku nak dihormati macam hang. Aku nak orang raih aku macam hang. Aku nak jadi macam hang. Yalah, tapi aku tak tahu cara dah. Tapi hang baik dengan aku ni. So hang adalah aku punya tango, target aku. Betul. So bila hang baik dengan aku, apa je progress yang aku buat untuk menjatuhkan hang takkan perasan. Sebab hang baik dengan aku, mesti hang pesan kebaikan aku. Faham tak? So step by step. Kepuasan orang narsistik salah satunya adalah membenam orang yang baik dengan dia. So kena faham, kena belajar research pasal narsistik ni. Bahaya. Dia play victim. So kalau dia buat salah pun dia takkan mengaku lah. One day bila dia dah start all out, bila hang dah terbenam, hang akan jadi satu watak paling jahat dalam kehidupan dia. Yes. Setiap perincian kebaikan hang sebesar zarah pun dia takkan pernah sebut. Akan convert benda tu jadi. Selalu ni tengok benda ni dalam drama, tapi ni real life. Yes, real life. Ni narsistik. So kena berhati-hati lah. Sebab tu baik mana zaman sekarang kalau orang yang hang kenal dia baik gila sampai tahap yang hang Macam pelik lah. tak boleh brain lah. Macam tak boleh brain lah. dia anggap hang macam family lah. Sedangkan hang yang baik dengan dia, tapi dia sayang hang sampai tahap macam tu kan. Mana kata hang suruh dia terjun lubang taik pun dia terjun. Careful. Hati-hati. Tapi macam mana ada ni macam apa dia tadi? Yang staff seorang tu yang paling kalau ikutkan nak dia kerja dengan kita selamanya, tapi bukan dia. Had to best tu. Tapi kita jumpa lepas ni. Let's go. Alright, tadi Karim ulang sekali lagi soalan tadi tu. Ingat tak? Aku macam lupa. Kau ingat? Okay. Hang tanya ada tak pekerja yang hang rasa Cik Man rasa nak dia bekerja dengan Cik Man selamanya, tapi dia tak berlaku. Untuk Cik Man dia berlaku, tapi dia tak berpanjangan. Kan? Saya rasa setiap orang mesti ada. Sebab saya pun ada staff macam tu juga. Staff Cik Man yang first sekali. Dan staff yang first ni biasa aku memang tegas gila Karim. Kan? Demai tak reti sangat potong rambut. Okay. Kat situ aku ambil risiko bulan puasa kan. Ya betul. Aku bagi dekat semua. Dia buat, dia kena komplain depan kan semua. Dia kena hentam. Tapi dia tak koyak, dia steady. Dari situ dia belajar. Dia tak mengeluh tau. Sampai dia jadi power. Dan dia orang yang sangat bertanggungjawab lah. Memang berdisiplin apa semua kan. So kalau boleh dia nak dengan kita dengan aku lah kan. Tapi jelas setiap orang ada impian dia, ada jalan dia kan. So dia waktu dia nak sambung degree, berat ke aku nak lepaskan dia. Sebab aku dah tahu nanti akan datang satu bala yang besar lagi kehidupan aku kan. Bila dia tak ada. Sebab dia ni orang yang bekerja tak mengira apa-apa. Dia passion dia tinggi. Kadang benda yang aku tak suruh pun dia buat. Dia create sistem untuk kedai apa semua. Dia susun jadual kan. Dia bagi suggestion yang memang untuk naikkan perniagaan. Ya. So kat situ hang rasa macam kita sebagai bos, inilah staff yang aku nak. Ya betul. So hang bawa input positif dalam aku punya company kan. Sebut company macam besar sangat aku punya baba. So itulah yang kita nak. Tapi ialah tuntutan kehidupan dia kena sambung degree kan. So sekarang ni dia dah berjaya pun jadi lecturer, dah ambil master apa semua. So tahniah untuk Wan lah. Staff paling aku sayang sampai sekarang masih berhubung dah macam adik sendiri lah. Ya betul. Cuma selepas Wan Jeng. cukup susah nak cari yang paling tak pun bagi aku berdisiplin. Wan, tolong Wan berhenti tu. Tolong patah balik. Okay, sorry. Susah gila. Jadi hang nak memahami situasi tu kadang-kadang hang rasa benda tu tak okey lah, tapi hang didik diri untuk bersangka baik supaya orang tu berubah. Hang bantu didik. Alright, faham. Tetapi kalau
tidak maka tidak lah. Anggaplah itu satu pengalaman untuk hang mengenal sifat manusia yang aku sebut tadi kan. Walaupun benda tu buruk. Kan kita all out cuba bantu kan, didik sampai pandai. Tapi mana ditakdirkan jumpa dengan beberapa orang yang macam mana tak keterlaluan, aku cakap tak setia je tu lah. Hang dah cubalah sebaik mungkin kan. Ya betul. Tapi yalah dia pilih jalan dia pun. Betul. Sampailah ke tahap pengkhianatan semua kan. Betul. So benda tu teruk lah. Alah. Semua aku boleh cakap one antara orang yang terbaik. Ya, terbaik lah macam. Dan bagi aku lah, nilai-nilai murni dalam diri ini sebenarnya hang didik diri hang sendiri. Betul. Kan betul. orang boleh cuba nasihatkan hang. Tapi kalau aku cakap DNA nampak macam melampau sangat kan. Yalah betul. Tapi kalau diri hang sendiri tak nak membentuk diri hang jadi manusia yang ada nilai murni, dia takkan berlaku pun. Sebab tu jangan cakap bunuhlah rasa cemburu dalam diri, walau dengan siapa sekalipun. Itulah racun paling besar. Nanti hang tersesat, hang tak perasan pun. Hang rasa betul tapi hang sedang salah. Ya. Dan bila hang cuba ubah orang tu, hang cuba sebaik mungkin, dan dia takkan berubah pun. Dia ibarat dia hang cuba selamatkan orang yang rasa dia duduk kat tempat selamat. Kan. Hang faham tak? Contoh hang dah nampak dia duduk dekat tempat tak selamat ni, kandang rimau lah kata kan. Hang cuba nak keluarkan dia, selamatkan dia, tapi dia rasa dia sebahagian rimau tu. Dia rasa tempat tu lah selamat untuk dia, sedangkan dia sedang diancam. Dan hidup dia mungkin terancam. Tapi mengikut pengalaman, biasanya orang yang macam ni dia akan lost juga. So Iman, kalau Tuhan hadirkan orang baik dalam hidup hang, hargai ya. Hang kena belajar ikhlaskan hati pula. Hang jangan mengkhianati orang lah. Khianat ni bagi aku dia tak cepat lambat kat dunia akan ada hukuman. Ada je. Aku cakap atas pengalaman ni. Tu orang panggil apa ni, karma. Kifarah karma, yes. Pula dah. Real, benda tu real. Yes. Kalau orang menafikan benda tu, mungkin hampa akan lalui satu situasi pengalaman hampa. So bagi aku benda tu real tentang pengkhianatan. Dan biasanya orang yang mengkhianat kita ni adalah orang, dan Iman pernah baca benda ni sebelum ni, orang yang potensinya besar untuk khianat hang adalah orang yang rapat dengan hang. Ya. Sebab dia tahu titik lemah hang. Kan? Betul, logik. Apa kita mampu buat? Kita tak mampu buat apa-apa. Kita Betul. kena reda dengan ujian Allah. Seorang yang rapat dengan hang, mestilah hang bersangka baik dengan dia. Iyalah, betul lah. Kan? Kalau dia buat benda jahat pun takkan hang nak cakap dia jahat lagi. So dia close dengan hang. Iyalah. Mestilah hang bersangka dia baik, hang cuba lagi. Tapi maksudnya hang kena fikir Allah ambil hang sebagai orang yang terpilih untuk lalui pengalaman betul, ni. Dan betul. mungkin hang boleh ceritakan pada orang lain sebagai tu yang saya pengajaran lah. Tu yang saya selalu duk fikir yang ada macam ada budak yang baru masuk kan, saya dah niat dah tahu je ni mungkin ujian Allah untuk saya kan. Tu saya macam ya reda lah. So just layan je. Sampai walaupun sekarang ni tak ada staff apa semua kan. Saya tetap rasa benda tu satu ujian untuk saya. Kadang benda macam ni benda unexpected dalam hidup ni, kadang fikir balik dia tak pernah berhenti kan. Yes. Kadang bila hang cuba cari puncanya di mana, hang tak jumpa pun sebenarnya. Sebab tu kita kena reda je lah. Tapi dia memang akan berlaku. Putaran tu akan sering berlaku. Betul. Kalau tak berlaku kat kita pun, dia berlaku pada kawan-kawan kita. Nanti mesti ada kawan-kawan datang cerita benda yang sama, lebih kurang macam ya, betul. Kan? Mungkin cara yang lain, depa mungkin bos depa pula je tu. Betul. Tempat kerja kawan, tempat kerja kan. Cumanya kadang Nek Man ni duduk terfikir macam, apa ada dalam fikiran dia jadi macam tu. Faham tak? Kadang itu benda yang aku tak terungkai, Karim. Apa ada dalam fikiran dia Satu sebab selesa lah kot, itulah. Jawapan saya rasa itulah. Saya bukan nak menidakkan kejayaan macam ni, tapi contoh kalau yang macam masuk kerja kerajaan, dah masuk tu hang memang akan kerja kat situ sampai kesudah lah. Circle hang memang kat situ. So mentaliti hang pun macam tu lah, berbanding yang bagi saya orang berniaga. Kita jumpa orang banyak baru, tak setiap hari, tapi kalau kita buka 10 tahun memang kita akan jumpa orang yang baru. So kita akan belajar lagi macam banyak ada ke orang macam ni ada ke macam ni baru. Yes, kalau dia pun ada bos aku bos ni, kalau tukang pun mungkin 2 kali
Okay, itu je lah. Bos lama dulu macam ni, okey. Bos baru ni, dia ni sikit lah. Dua tu je lah dia dapat. Kawan pun sama. Saya rasa yang tu lah. Sebab dia terkurung. Hidup dia macam diprogramkan kan. Yes. Betul. Macam orang yang banyak jumpa orang ni, dia lebih realistik lah. Yes. Sebab dia sudut pandang dia tu besar kan. Macam-macam benda dia dengar, macam-macam benda dia lalui dan tak terkecuali juga lah akan lalui benda yang teruk lah sebenarnya. Betul. And bila kenal ramai orang, circle hang besar, Betul. Risiko pun hang tak mampu risiko menindakkan tinggi. yang akan ada risiko sebenarnya. Kan? Sentiasa berlaku. Tapi itulah hidup benda yang hang tak boleh elak. Dan Kalau tak ada ujian langsung pun takut juga. Betul. Ya, yang tu lagi takut. Itu pun ujian juga tu. Yang tu ujian tu lagi takut. Semua benda hang buat smooth. Tak sangkut, tak ada orang buat hang ni kan. Kadang-kadang kita ni hanyut lah, lalai. Ya, betul. Lebih baik dia pakai ingat kita daripada kita terlupa kan. Bila kita lalai, kita tak sedar kita ni kadang menyakitkan orang. Betul. Kita rasa kita buat semua tu betul. Betul. Yes, betul. Semua benda betul. So, tak ada benda yang silap kan. Yalah. Kadang itu yang menakutkan juga sebenarnya. Cumanya itulah macam Iman cakap tadi ada rasa sedih. Sila wujudnya manusia-manusia yang tu di kalangan. Kan. Kadang ada yang tiba-tiba jadi kan. Macam kenapa kan? Kalau kita fikir diri kita sendiri pun nak buat ke orang macam tak kot. Ya. Betul. Kadang-kadang aku ninik motor ulat-gonggok lalu pun aku elak Karim. Macam tu. Betul. Kalau aku tak nampak memang aku elak. Tak tahu aku ada rasa yang macam tu. Kalau aku nampak semut sekalipun, kalau naik motor memang elak, aku elak. Apatah lagi nak buat kat manusia. Memang macam tu. Kadang-kadang hang dah terlintas, hang terperasan aku langgar semut tadi. Dia timbul rasa bersalah lah. Nampak macam poyo benda ni, tapi itu diri aku memang macam tu. Kan? Ayolah umpama kita langgar kucing lah. Kita memang tak mau, tapi dia lari, dia patah balik. Yes. Terlanggar. Rasa macam hang pembunuh kejam tu. Kan? Bila nampak kucing mati, ya Allah. Tambah lagi kucing lagi. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang tu kalau nampak kat tengah highway ke apa benda, kalau aku selalu nampak kalau kat highway monyet. Aku tahu dia buat, tapi bila dah kena macam tu, hang rasa macam wish. Aku pernah tu kena lori. Monyet tu dah lintas tengah divider di. Cik Mas sampai dah masuk bawah lori, aku dengar bunyi apa? Sama jadi macam Anas baru ni. Rasa tu rasa macam seram mat. Rasa bersalah gila kan. Bersalah gila. Burung aku sehari lah. Langgar monyet rasa macam langgar orang ni. Kan? Tu macam Cik cakap ah. Jadi kita terfikir yang kawan-kawan kita yang tu kan, dia tak ada ke rasa macam tergamuknya. Sebab kita faham empathy tak ada langsung kan. Manusia sifat dia, perasaan dia macam ni. Tapi kenapa dia tak ada rasa tergamuk apa semua tu kan. Tak ada sedih hari kita macam kenapa kadang mental ke apa. Mata jahat tu naik jadi lagi jahat. Tak puas, jahat lagi. Jahat lagi. Mulut aku tak puas ni cakap pasal Zaidi ni, aku nak cakap gini. Aku nak kata lagi ni. So diri hang tu nak bawa ke mana sebenarnya? Sama Karim. Betul. Sehingga kalau kita pernah buat salah dengan member pun ada rasa terbuku macam tak selesa nak hidup macam ni kan. Itu macam aku dah lalu sampai sekarang ni, aku perasan yalah Islam ajak kita nak buat apa-apa pun sebab Allah kan. Yalah betul. So bagi aku kan, ada orang yang macam tu kan, dia dah bukan sebab Allah ataupun bukan sebab Tuhan lah. Even macam hang cakap, ada orang main belajar dengan hang, nak main belajar cari ilmu. Sebab apa? Cari ilmu, lepas tu nak buat kedai ke apa, cari rezeki yang baik lah, jalan Allah. Tapi bila dah jumpa cikgu baru, dia membandingkan, hang cari ilmu ni nak berbandingkan dia ni pandai, dia ni bodoh ke, kan nak cari ilmu jalan yang betul. Betul. Dia tak letak benda tu. Itu yang aku nampak balik kat situ. Dia pun lost. Dia lost kat situ. Nak beli jiwa guru ni memburuk-burukkan yang tu. Iya. Konsep tu salah. Konsep salah betul. Hang nak main belajar kan. Hang nak meraihkan ilmu. Ya betul. Macam itulah nak dapat attention pada geng ni kan, untuk member ni. Nak nampakkan kita ni up lah apalah kan. Supaya orang nampak kita kan, nak berkawan kan. Benda tu memang dia akan menenggelamkan hang dalam diri hang sebenarnya. Lama-lama circle hang akan mengecil, dunia hang akan mengecil. Mungkin orang macam tu dia berfikir dia akan dominan. Sebenarnya dia dominan dalam pemikiran dia saja. Hakikatnya dunia sedang mengecil. Yang tu betul. Saya melalui dah benda tu. Kan?
Sebab macam saya saya kalau sampai ke kawan tak ada satu Malaysia sampai ke KL apa semua. Lagi ada yang tapi depa tak berani tanya saya. Tanya orang lain. Untuk tanya saya. Ui, Zaidi ni lah. Tak pernah tengok Zaidi macam ni. Semua orang pelik. Tapi depa pun tak berani tanya aku. Sebab depa tahu kenapa Zaidi je macam ni. Mesti ada benda ni. Dia takkan jadi macam ni. Ya betul. So macam tu lah. Dia mengecikkan dia punya circle lah. Kawan-kawan yang lain pun dah Tapi kadang membantu kat kita. Kita kalau boleh kita tak nak bercakap pasal benda ni. Yalah, betul lah. Sebab nanti dia ada kesan negatif tau. Kadang-kadang kita tak tahu yang datang bertanya tu ikhlas nak membantu atau sekadar betul. Nak tahu berita. nak modal nak sembang ni. Ya betul. Saat tu memang sangat berhati-hati benda tu. Sebab aku melalui fasa tu di. Aku ingat mengingati pengalaman aku ketika hang sesekali satu waktu tu hang di atas ramai orang memuja-muja hang. Ramai gila memuja-muja hang. Bila hang dikhianati, hang jatuh, hang akan nampak separuh daripada orang yang memuja-muja hang ni akan datang berpusu-pusu, bersungguh-sungguh nak tahu cerita. Sekadar nak tanya. Sekat situ aku fikir balik, kalau aku cerita kat hang pun aku dapat apa? Ya, betul. Tak. Betul. Hang sekadar nak dengar aku cerita, hang kutuk orang tu sikit, hang puas, hang seronok nanti hang pergi tanya kat orang tu pula. Orang tu cerita, hang kutuk aku pula. Betul. Tu bahaya lah sebenarnya. Betul. Jadi kita kena tapis betul-betul bagi Cik Man bila berlaku benda-benda tu tu pun salah satu proses hang nak mengenal kawan-kawan hang juga. Ya. Siapa yang setia dengan siapa yang ikhlas dengan hang. Betul. Ikhlas tu hang takkan nampak sebelum hang diuji. Betul. Ketika hang di puncak, hang di atas tu berpusu-pusu memuji-muji hang ni. Ya tu betul ya. Orang semua kenal hang. Cik D Bram hang jatuh. Throwback. Betul bila hang jatuh hang tengok siapa yang stay dengan hang. Siapa yang bagi advice untuk hang dan siapa yang jadi telinga untuk hang. Dan siapa yang datang, "Idi dengar cerita ni betul ya?" Kalau kita fikirkan balik. Idi dengar cerita ni betul ya? Hang pun cerita bom. Tuan aku ni dia tu macam tu. Aku memang ni aku support hang. Lepas tu dia hilang. Dia aku real talk kan benda ni. Dia hilang. Yang dulu menjilat-jilat hang hilang tu weh. Betul. So dah pergi duduk dengan tu pula. Sekat situ lah. Kadang kita ni selalu doa, ya Allah, kau hadirkanlah orang-orang baik dalam hidupku. Kau jauhkanlah orang yang penuh muslihat. Betul. Itulah cara Tuhan jawab doa hang. Tapi mungkin dengan cara yang hang tak nak. Tapi itu cara yang hang perlu sebenarnya. Betul. Tetapi sekarang dulu orang-orang tu selalu cakap kat zaman, nanti circle hang akan mengecil. Kawan-kawan hang takkan ramai. Orang tua dulu tak cakap circle lah. Kawan-kawan hang akan jadi sikit je. Kita tak faham benda tu. Betul. Kita usia muda kita nak circle besar. Keluar macam kayak gangster lah. Ramai geng kan. Pisau di sini, Cik Man. Bila hang melalui fasa ni, aku ke umur 40 lebih aku faham benda tu. Ya. So kawan-kawan yang terbaik yang akan stay. Sembuk nampak lagi bro. Kawan-kawan yang terbaik yang akan stay dalam hidup hang. Betul. Saya cakap aku. Tu semua yang quality tu. Tu saya pun dahulu sebelum ni duduk dengar tapi sekarang ni baru macam fasa macam botol kena macam macam ni lah orang yang aku dengar cerita orang tu kan. Sebab tu Cik Man nak pesan kat hampa semua, bila hampa dikhianati kan, sebab Cik Man ni Allah takdirkan banyak orang yang datang bukan minta nasihat lah, bercerita tentang isu ni. Kawan aku macam ni, aku dah baik dengan dia ni. Hampa please lah, hampa jangan down. Sebab hampa bukan loser bro. Betul. Tuhan sedang menjawab doa hampa. Tuhan sedang menapis orang-orang yang mungkin selama ni hang berkawan dengan dia 10 tahun, tapi dalam hati dia mungkin ada sebesar kuku ni hitam. Tak suka hang. Betul. Itulah waktu dia Allah tapis dia pisahkan hang dia. So hang kena bersyukur. Betul. Ini ada dalam kalau kisah sejarah Nabi pun ada. Saya tak ingat. Hang sedih-sedih lah. Itu fitrah manusia, tak boleh nafikan. Hang jangan lawan perasaan tu. Tapi hang kena apa? Kena handle. Sedih boleh, jangan berlama-lama. Jangan sampai sedih. Orang tu tak peduli dah ada orang sedih.
Hang menangis, hang meratah, hang masuk dalam lubang, dia tak ada peduli. Hang dengan harapan aku buat posting sedih, aku tukar DP sedih, aku buat video sedih, nanti orang yang kena aku tu kan tengok kesian aku. Tak. Dia sonok. Takkan. Daripada lagi Hang seronok kena je. set dalam kepala hang. Takkan. Please stop nak attention pada orang yang kena hang. Atau hang nak try fight balik, tak payah. Tak payah. Mengarut faham masa hang? Betul, jalan terus. Sebab apa? Bila hang nak fight balik, sorry aku cakap banyak sikit Bila hang nak fight balik, asalnya hang nak jadi orang yang baik. Hang pernah tengok Joker kan, orang baik yang tersakiti kan. Kita tak nak jadi macam tu. Asalnya hang mangsa. Ya. Hang dikhianati. Hang mula berfikir-fikir nak balas balik. Datanglah si jenglot-jenglot main cucuk angin. Tak payah Jack Man, hang ni. Tak mustahil hang akan jadi 2 kali ganda lebih jahat pada tu. Betul. Ya. Macam Jack Man cakap lah, kalau dia luku kepala hang sekali, hang sakit ni, Geram dah ada peluang untuk balas orang pegang ni mah. Hang sah nak luku sekali ke 2 kali, boleh jadi lebih bro. Bukan luku lah, penumbuk dah. Kan? Betul. So kat situ bila orang buat hang jangan balas. Sebab apa? Ya. Sebab Allah dah. Yang tu betul. Allah dah. Hang percaya hang tu je. Kalau cerita tentang pengkhianatan ni aku lalui banyak kali je. Kan? Dia taklah ramai. Mungkin dalam 1000 kawan hang mungkin ada 4 orang macam tu. Ya. Mungkin ada 4 orang. So hang kena bersyukur lah, 4 je pun. Kan? Allah, setiap dugaan itu adalah jalur ilmu. Betul. Dia bergantung cara hang Yes. melihat benda tu. Betul. Kalau hang beranggapan benda tu sebagai benda bala-bala dah. Bala dah betul. Lepas tu Jamal kata apa je yang berlaku dalam hidup ni, lastly kita kena jadi bijak balik. Sebagai contoh, hang pergi dapatkan nasihat orang. Pakar penasihat lah kata. Hang cerita masalah hang, dia bagi advice kat hang, boom tu ya. Kan? Hang pun percaya mampu lah semua benda ni ya, orang yang memang di bidang dia. Yelah, ada sertifikat semua lah. Ya. Tapi hang kena faham lah, kat situ cuma cakap macam mana pun tekanan hang dalam hidup, hang masalah diuji macam mana, kat situ hang kena ada waras juga, hang kena bijak juga. Maksud dia, apa advice yang dia bagi tu bukan semua hang boleh pakai. Betul. So ambil yang mana yang bersesuaian dengan keadaan hang. Yes. Sebab kalau hang fikir dari sudut logiknya, dia tak pernah melalui pengalaman hang tu pun. Betul. Betul tak? Kat situ macam mana pun hang taruh macam mana down macam mana pun, waras tu kena ada. Betul. Macam mana nak waras? Untuk orang yang tak erti agama yang tak pandai ilmu agama sangat, macam mana nak waras, nak tenang? Istighfar je. Istighfar, ya betul. Yang penting itikad hang tu. Kan? Betul. Kita ni semua pendosa, nak kata hebat sangat tak? Tak. Tapi paling tak pun Allah masih letakkan iman dalam jiwa hang. Betul. Jangan sampai Allah tarik iman tu. Itu yang buatkan hang jadi orang yang jahat semakin jahat. Hang tak puas dengan kejahatan hang tu. Selagi Zaidi tak masuk dalam lubang, tak mampu, aku tak puas. Macam Kek Gangster cakap, gua mau dah mati 2 kali mah. Sama. Itu real story. Tu sekarang ni saya macam jenis kawan-kawan saya pun ada tapi juga macam kalau macam ada yang orang saya tak berapa nak suka. Tak berapa nak suka. Bukan tak benci, tak berapa. Tak boleh nak blend lah. Ya, tak boleh. So saya diamkan diri. This is your stage. Ya. Kau menari lah. Betul. Aku penonton. Aku penonton. Pasal dia macam tu So saya tak Stage kat belakang tu aku boleh menari. Ya, betul. Sebab aku selesa tak tinggi sangat. Stage hang menari lah. Aku bayar tiket, aku tengok. Ya, betul. Macam tu je konsep dia. Tu yang kadang-kadang ada yang setengah saya tak bercakap sangat. Just tengok je apa yang dia nak buat je lah. Cuma aku tak benci kat hang. Kadang benda ni Jamal rasa aku selalu sebut telepati tau. Telepati. Telepati ada satu connection yang hang tak nampak pun. Tapi macam hang ni mana? Okay. Kita duduk, kita selesa sembang kan. Alright. Kalau berdebat pun rasa benda tu dia melengkapi. Ya betul. Dia tak bercanggah yang teruk. Benda-benda macam tu lah. Lepas tu bila kita duduk, hang tak pun hang sembang macam okey kan. Kalau gelak pun buat joke pun hang senang rasa joke tu. Ya betul. Yang orang-orang yang bila feeling hang rasa macam tu, okey lah, jalan je. Kalau yang macam Karim cakap tadi, okey ni stage hang joget, aku menonton lah. Hang jangan pergi masuk stage tu, hang nak battle dengan dia pula. Betul. Kita selih kaki. Betul. Macam tu lah. So macam mana Karim joget tadi? Jangan tunjuk Cik Man. Oi, tak kayak gitu tak. Gua ingat tu. Dah. Yang menari je. Alamak. What is this? Tidak tak. tu. Biasa Fefe dapat TikTok kan. Mengaku juga.
Tidak datang mengaku. Aku ni tak jajuk lagi, aku ingat lagi. Ada tu. Mengaku kau. Tapi Paling tak apa Cik Man tak nak buat benda-benda macam tu. Tak boleh. Saya dah delete benda-benda tu. Tapi itulah, kita ada yang member yang dia kadang-kadang dia tak dekat dengan kita, dia jauh tapi dia rapat dengan kita. Tu yang dia sebut telepati Rim. Ha. Aku tengok huraian tapi dia macam tu lah, feeling dia macam tu lah. Kan? Saya ada lah 2-3 orang jenis macam tu. Yes. 2-3 orang jenis tu, ada yang dekat KL, ada dekat sini pun ada juga. Okay. Kadang ada orang yang kita jumpa yang hari-hari nak kena lepak kan. Contoh seminggu tu hang tak lepak, nak lepak tempat lain. Baladi selalu duduk lepak sini, tiba lepak sana pula. Kan? Betul. Orang yang macam tu dia tak boleh kawan dengan hang lama pun sebenarnya. Betul. Betul. Kalau ikut pengalaman Iman, orang yang tak ada feeling tu kita boleh kawan lama gila dengan dia. Betul. Kan? Tak ada macam gila lama gila tak lepak. Cik tak mahu kawan aku dah ni. Tak boleh kawan lama. Macam hang tak, kalau contoh lama tak lepak dengan dia, tak fikir apa pun. Hang just carry hang punya kehidupan je. Jalan macam biasa. Tiba-tiba di mai, jauh sembang macam biasa. Betul. Kan? Mesti dalam hidup hang akan ada rasa beberapa orang yang macam tu. Ya. Kalau saya macam tu, saya selalu positif je. Ya. Walaupun dia tak main lama kedai, okey tak main, saya tahu okey dia busy. So dia ni ada kerja macam ni, mungkin tak sempat nak main kedai. Tu yang orang cakap apa? Kira hang tak adalah negative thinking orang yang macam tu dia boleh connect dengan baik. Berbanding orang yang Ramadi lama tak lepak. Contoh kalau lepak lah kat kedai hang sekali pun kan. Dah jadi lepak sana, tak mau lepak stable tu. Betul. Tu barah hati tu. Benda tu tak boleh hamal. So, apa yang kalau ada benda tu sikit pun hampa buang terus. Serius cakap. Positif kalau hampa nak hidup, positif hampa tenang. Buang benda tu. Bagi aku hidup adalah hidup yang hang kena sayang orang sekeliling hang. Selama mana hang tak dikhianati. Tu yang saya pegang sekarang ni. Positif dan juga rasa syukur. Negatif. Kan. Syukur. Dia ada dua benda tu dalam diri. InsyaAllah benda tu. InsyaAllah ikhlas tu mai. Ikhlas tu mai. Ikhlas tu tak boleh dibuat-buat. Betul. Yang tu betul. Betul. Kena cepat melepaskan rasa yang tak elok. Lepas tu kadang aku selalu tegak budak-budak, kalau hampa tak boleh buat benda yang macam Karim cakap tadi, mungkin benda tu terlalu deep kan. Bila berjalan tu, dengar bunyi klise tau, tapi kesan dia bagus. Bila berjalan tu, kalau hang rasa macam hang selalu ada negative thinking pada orang sekeliling hang berjalan lalu contoh kat kedai hang ramai orang luruskan pandangan ke bawah saja jalan. Tak payah tengok kiri kanan. Ya betul, yang tu betul. Nanti hang bila hang tengok kiri kanan, orang tu terjeling hang je kan. Kebetulan hang tengok dia tertengok hang. Hang start rasa macam tak mau usah apa. Kadang orang cakap benda-benda kecil itulah yang akan jadi masalah besar. Hang membenihkan benda tak elok hati. Lepas tu pula hang lagi dah semarakkan lah. Mula hang bercakap dengan diri hang sendiri ni. Bila hang mula berfikir bercakap dengan diri hang sendiri, adalah member yang bisik kat hang nanti. Faham lah benda apa kan? Okay. Kan kerja dia memang menyesatkan hang. Bila hang dah sendiri, dah keliru dengan diri hang, cantik lah. Tu yang saya tak mau tu kalau boleh. Paku 5 inci je dah bagi kan. Kita ni bercakap, kita melihat orang yang jadi macam tu. Ya betul. Kita sedih lah melihat kejadian tu. Ya yang tu betul ya. Dia jadi macam tu kan. Kadang siapa-siapa je lah yang kita pernah tengok kan. So aku rasa baik aku potong cakap Cik Man ni. So aku risau lagi dah lebih waktu ni. So kita jumpa lepas ni ya. Tak, enjin tengah panas. Aku marah. Alright, ni segmen last. Pupak. Kan tadi kita dah sembang pasal yang kata apa, daripada start Gen Z sampailah ke Gen berapa tak tahulah, Sampai ke mana-mana. sampai ke mana-mana. Sembang mengikut rasa. Ya. Sebanyak kita sembang pasal macam mana dugaan ataupun pandangan kita kat benda yang tak okey, macam mana kita nak ambil pelajaran daripada situ kan. Sebab kan Cik Man banyak lalu ataupun duduk circle yang orang kata apa, kalau orang awam akan panggil benda tu sebagai sampah masyarakat kot. Tapi saya yakin dia pun mesti ada satu titik kebaikan yang orang tak perasan,
Dan orang yang duduk dalam circle tu je akan perasan. Okey. Apa dia Jamal? Salah satu dia. Yang ni kalau Jamal nak story, tapi aku tak boleh story detail. Ya tak apa. Kita cerita benda Sebab yang ni dia je. membabitkan pertubuhan. Ya. Bukan sekarang ni pertubuhan yang 20 tahun lepas macam tu lah. lama. Dan mungkin Dia benda bukan tu, legal dan benda tu pun mungkin aib depa kalau kita nak Geng-geng buka. Geng-geng So dia tadi kan zaman tu Jamal merantau Merantau kita umur belasan tahun lagi. So bila merantau Masa tu pergi dengan abang. Lepas tu abang balik kampung. Macam kita zaman tu, anak muda zaman tu, hang kena jadi fighter lah. Memang kebiasaannya habis sekolah merantau lah. Betul. So kat situ lah bila aku pergi merantau, kadang kita ni diuji dengan wang tak cukup semua kan. Kadang-kadang toki sidai gaji kan. So jadinya kat situ Allah takdirkan Cik Man ni bertemu dengan orang-orang yang pada pandangan mata masyarakat ni sebagai orang-orang jahat lah. Kan. Jadi aku ni berkawan dengan mereka. Jadinya berkawan tu kat situ banyak benda yang berlaku dan Cik Man tengok kan. Kita ni kadang melihat orang, kita tengok gerun, kita rasa dia jahat lah. Sebab tapi kesimpulannya untuk Cik Man, mereka jahat pada diri mereka sendiri kan. So bila aku masuk dalam golongan-golongan orang yang macam ni, tapi Cik Man tak pernah mengubah jati diri aku. Aku tetap jadi diri aku dan aku tak main benda terlarang atau apa benda. Cik Man pegang atas dasar nak berkawan je. So kat situ dia, so benda tu aku rasa macam satu magic dalam hidup aku juga. Kan. Dari benda yang pertemuan dua sisi yang berbeza, yang ni hitam ni putih. Contoh lah, aku ni tak adalah kata baik sangat, cuma aku tak adalah pergi sampai ke tahap ekstrim. Tapi aku boleh duduk dalam circle tu. Lama kelamaan, orang yang kita pandang sebagai orang yang jahat lah, senang cerita jahat lah, jahat cara macam mana, berfikir sendiri lah. Mereka pelik kan Cik Man. Cakap, aku pelik dengan kau. Kau tak sentuh benda ni, kau tak buat benda ni, kau tak macam ni, tak kisah kau boleh lepak dengan kita orang. Dia cuma jawab apa? Dia cakap, sebab apa baik dengan aku. So mereka yang terdiam. Sebab apa? Sebab orang judge mereka sebagai orang jahat. Betul. Majority masyarakat normal lah Ya. Macam tengok filem lah, tengok jahat ni semua kan. Tapi memang termasuk dalam tu bagi aku, sebab tu aturan Tuhan juga. Bukan sebab aku terror apa, tak. Dan mereka terdiam, fikir macam ada orang yang berfikir macam tu. Tapi itu realitinya. Aku just realistik. Mereka memang baik dengan aku. Brotherhood mereka power gila. Maksud dia kalau hang susah, hang tak ada duit nak makan, mereka ada duit, hang makan dengan mereka. Susah lah macam mana pun dia takkan pernah tinggalkan hang. Kan? Kadang-kadang dalam persahabatan kita berkawan ni, kita akan ada je jumpa orang yang perwatakan dia baik semua kan. Tapi itu yang kena hang kata. Yalah betul, betul. Kat sini Cik Man bagi Allah bagi peluang Cik Man melihat warna. Di sebalik warna hitam tu ada apa? Dan pecahan di warna hitam tu ada tak color dia dalam tu? Dia sebenarnya colourful je. Yes, colourful lah. Cuma kita tak ada peluang nak mendekati kan. So bila Cik Man duduk dalam tu, depa memang baik gila dengan aku. Brotherhood gila. So benda tu aku susah nak jumpa kat mana-mana pun. Sebelum Cik Man jumpa apa, benda tu ketika umur Cik Man 18, 19 macam tu Remaja kan. Merantau di tempat orang sendiri kan. So kita jumpa benda tu. Dan apa benda yang keluar pada mulut mereka pun, itu pun buatkan Cik Man berfikir. Cakap, Man, kau lepak dengan kita orang, kau nampak semua benda ni kan. Satu benda je aku nak pesan kat kau. Sebab kau dah besar. Andai satu waktu kau jadi jahat, aku sabar lah sebut benda ni, sebab ada yang dah arwah dah kawan aku ni. Andai satu waktu kau jadi jahat, bukan sebab kita orang tau, sebab pilihan kau sendiri. Sebab kita orang pun atas pilihan kita orang sendiri. Tapi kau fikir itulah realitinya. Tak pernah orang suruh hang jadi apa-apa pun, semua pilihan hang. Allah bagi hang fikiran, bagi otak dia. Betul. Kan? Cuma kat situ lah Karim. Aku jumpa ada member aku ni dah arwah dah sebenarnya. Dia pernah duduk dalam, then keluar. So dia belajar daripada apa yang dah berlaku dalam hidup dia. Setiap orang dia ada rasa kesedaran dia kan. Ya. Kan?
Cuma bila orang nak berubah, kita bagi peluang. Kita jangan judge masa silam dia. Apa yang berlaku kat dia, bila dia kembali, masyarakat buang lah. Jadi bila masyarakat buang, dia mesti akan mencari orang yang seirama dengan dia. Tapi alhamdulillah dia tak seteruk dulu lah. Tapi masih dalam line yang macam tu. Kan ada benda yang dia boleh tinggalkan. Kan dadah semua dia boleh tinggal. Kan. So jadi aku ni dari memandang dia ni sebagai, ya kita normal lah, muda memandang sebagai orang yang jahat, gerun semua. Lastly Allah takdirkan aku ni berkawan dengan dia. So apa yang Cik Man cerita tadi tu aku dah lalui kan. Dan susah senang kami sama-sama. Dan dia ada KA. So aku lama kan tu. Tapi tak tahu, aku tak pernah rasa gerun sebenarnya tentang penyakit tu. Kan kalau normalnya kita dengar, jangan pegang aku, takut lah. So, bagaimana Allah yang gerakkan hati kita. Letakkan kita rasa rapat, dekat kan. Jarak umur kami jauh. Memang baru 18. Dia dah 30 lebih dah. Separuh kau. Kalau hang tengok karakter pun lain. Memang macam ni kan. Rendah semua. Dia orang tu tinggi, bengis, subang penuh, tattoo semua kan. Sangat berbeza Tetapi kami boleh close sebab hati tu Allah letakkan ketika tu. Jadi aku ni banyak mendengar cerita luahan-luahan dia. Jadinya sampai satu waktu tu lastly Cik Man nak balik kampung lah. Lepas aku balik kampung tu macam beberapa tahun lepas tu dia meninggal. Jadi sebelum aku balik kampung tu, ni sedih kan ni aku nak cerita dia tanya Man, kau ada baju Melayu tak? Kain plekat, kepiah. Cakap ada. Pinjam jap, aku nak pakai. So sejak hari tu setiap malam dia akan pakai. Dia just nak rasa benda tu. Kat situ lah dia luahkan yang dia mengaku dia salah, pernah sesat dan dia nak kembali, tapi dia dibuang semua. Tapi dia seronok jumpa Cik Man, kawan kan. Ada orang, maksud dia orang yang bukan dari color macam dia, tapi terima dia. Cakap dia baik apa semua. So dia luah dia cakap one day, walaupun benda ni mustahil dia aku just bercerita tentang impian aku. Kalau aku ada anak, dia kata aku nak hantar anak aku sekolah agama. Tak mahu jadi macam aku. So aku tahu kenapa aku sesat, aku pincang. Jadi aku tahu cara nak handle untuk anak aku lah. Yelah sebab contoh hang pernah terjun lubang kan, mesti nanti hang bagi tahu anak hang jangan lalu situ. Ada lubang. Dia tu lubang. Dia luar cerita tu. Maksud dia orang yang diuji dengan kepincangan dan kesesatan dalam hidup ni, dalam hati dia still ada kebaikan yang dia nak buat. Dan tapi mungkin keadaan dan masyarakat yang buatkan dia susah nak kembali. So dia ceritalah benda tu. Aku dengar, aku sebab susubang dia dah buka apa semua kan. Nampak macam dia tu nak 100% taubat lah. Kan? Tapi lastly aku nak balik kampung. Masa tu aku dah tak boleh survive lah. Balik kampung. Last aku balik tu dia bagi aku Edwin satu. Seluar jeans Edwin. Sebab dia pinjam duit aku. Cakap aku tak mampu nak bayar. Aku bagi seluar ni kat kau. So nak balik tu sedih lah. Ingat selang setahun 2 tahun lepas tu dia meninggal. Tapi macam mana apa lagi Cik Man benda yang macam dia pun mesti ada satu lagi benda yang kecil-kecil ni, yang benda baik. Contoh dia pun macam mana pun contoh hormat orang tua ke, atau nak makan macam bismillah ke, mesti ada ke benda-benda yang tu. Mungkin bukan yang saya cakap, tapi dalam dia punya rutin tu mesti ada yang macam dia bagi Cik Man ada orang-orang yang macam ni, dia lebih pada brotherhood lah. Sangat setia kawan. Dekat situ juga aku pernah berkawan dengan seorang anak orang kaya. Okey. Dia ni anak orang kaya, anak pegawai government. Tapi dia lari pada rumah. Rumah dia tak jauh, area situ je. Cuma dia keluar daripada rumah, dia bosan dengan kehidupan yang macam tu. Jadi budak-budak street. Hidup kat rumah tinggal, tidur atas kotak. Dia suka lagi macam tu. Buka solek, pecah kedai, power Tapi pecah kedai, tak curi duit tu. Curi apa? Rokok pun tak ambil. Rokok tak hisap. Cakap hidup ni hidup banyak rahsia bro. Selama mana kau tak menemukannya,
dia akan kekal rahsia. Tapi bila hang jumpa tu lah rasa benda yang hang rasa macam unik gila. Dia isap rokok. Pecah kedai. Ni cerita lama, polis jangan tangkap aku pula. Mat, kau jaga line, aku nak pecah kedai. Sekejap dia buka solat. Keluar, dia just ambil ayam botol dengan roti. Oh, nak makan. Untuk makan je. Power gila. Then dia ambil banyak lah roti, ayam botol. Dia just ambil satu roti, satu ayam botol. Yang lain tu hantar dia buat apa? Dia bagi homeless, bro. Memanglah orang kata apa, matlamat tak menghalalkan cara. Kan? Tapi kita kena pandang maksud dia dari sudut lain, dia still ada empathy. Tapi mungkin cara dia salah, memang salah pun cara dia salah. Tapi kat situ kita nampak dia still ada empathy. Kan? Kalau ada orang yang mampu bimbing, dia akan jadi lebih baik. Betul. Prinsip dalam kejahatan dia tu, pecah kedai tak curi duit, curi makanan, ambil banyak. Dan dia ambil untuk dia satu, cukup untuk dia. Tak tamak lah, sudut baik dia nampak tak tamak lah. Yang lain bagi kat homeless. Aku ikut. Sebab tu time aku duduk kat situ, aku tak boleh sebut kat mana tempat dia. Sebab dia petang aku geng mana, budak-budak street apa semua respect. Zaman tu kalau hang cerita pasal budak punk zaman tu pure, bro. Memang pure lah. Memang dress up dia tak poser lah. Budak-budak punk tidur-tidur kat taman kan pagi. Maksud dia hang dihormati dalam circle hang, kenapa? Kalau hang tak masuk, hang tak pernah tahu. Kita fikir sebab gerunuk dia ni gangster. Still ada kebaikan dalam kesesatan. Yes. Banyak je benda kita boleh ambil itu, kita belajar. Betul. Tu pengalaman hidup lah. So Iman, kalau yang muda-muda ni kan, cubalah belajar rantau. Yang penting jati diri kena kuat lah. Prinsip hidup kena ada. Apa benda pun ingat mak bapak lah. Itu bagi aku hang punya apa, asas dalam hidup lah. Kan hang akan terpesong juga sikit-sikit. Normal lah, kita muda nak mencuba kan. Tapi kalau hang ingat mak bapak, insya-Allah hang akan patah balik ke asas hang. Ingat mak bapak itu je. Tapi cubalah merantau, belajar hidup. Betul. Jangan manja sangat lepak rumah kan. Main you mobile dah, main apa? Mobile Legend lah benda lah. Kena keras tu, hidup kena keras. Baru mental hang kuat. Itu personal tu, sebab dah tu dia punya SIM card you mobile line. Serius, aku jumpa banyak benda. Banyak lagi Cik Man nak story, cuma Cik Man tak boleh nak buka secara detail. Kadang benda-benda ni sensitif sangat kadang nanti membahayakan diri aku juga. Yalah. Tapi aku cerita just dalam kesesatan, dalam kepinjangan, kita still akan jumpa kebaikan. Kalau hang pakai mata lebah, kalau hang pakai mata lalah akan nampak benda jahat. Jadi kita yang duduk dalam tu, kita ambil lah yang benda yang kebaikan tu. Sebab tu lastly kita kena jadi bijak dan waras. Betul. Itu penting. Tu belum lagi aku cerita yang dulu Malaysia pernah digemparkan dengan ramai perempuan Malaysia lari ikut lelaki Lombok. Pernah dengar dulu Okey. Dan aku berkawan rapat dengan orang Lombok, dan aku tahu apa ilmu, apa barang, apa semua benda. Dan aku pernah praktikkan satu mantra yang dia ajak dan jadi. Tapi aku dah lupa dah mantra tu. Jadi dia pun pakai mantra. Baru ni kalau hang buka sembang seram Wan nya kat Jam, dia ada cerita pasal benda tu, dan aku melalui benda tu. Real story. Ilmu perempuan. Aku just test suka-suka. Dia bagi bayangan sikit, saya tak boleh imagine macam adakah jumpa perempuan tu depan macam tiuk ke itu salah satu itu teknik salah satu teknik yang diajar. Dia banyak benda sebenarnya yang cari rekening semua kan. Takut tu sembang benda ni. Tapi kalau macam tu kau sampai macam, maksudnya mesti kena berkontak lah dengan perempuan tu. Kau ada macam kita tengok perempuan tu kat ujung tu, kita suka, kita boleh buat dah. Mai aku nak cerita. Cuma cakap, Daud, kau tiap minggu kau ada awet baru kau ajar aku. Kau tak payah, kau dah handsome. Tapi aku ajar kau satu benda. Kau baca ni, kau ingat pendek je, aku tak ingat dah ayat dia. Bahasa apa? Dia macam bahasa nak bukan bahasa Jawa, tapi dia mantra yang bunyi belah sana. Pendek je. Cakap kau baca ni, kau isap rokok, kau hembus muka dia. Kebetulan aku harap orang ni tak tengok ketika aku duduk di situ,
kita berkawan ramai, tapi ada seorang perempuan ni dia tak suka Cik Man. Okay. Dan aku tak tahu kenapa dia cakap, aku ingat aku suka engkau ke? Aku benci lah tengok muka engkau. Halin okey dia je macam, hal kau. Kau ingat aku kebulu nak kawan dengan kau kan? So jadi bila Daud ni bagi benda tu, Member tu nama tu. Cik Man tak anggap benda tu serius. Okay, ya, faham. Aku anggap benda tu just macam for fun je lah kan. So cakap nama perempuan ni aku nak sebut apa? Sebut Mila. Joya. Joya lah. Sebagai Joya lah. Dia cakap Joya, kau benci sangat dengan aku kan. Mak aku nak jampi kau. Kan bila orang dah benci rasa macam benda tu melawak macam apa aku nak jampi kau ingat apa kan? Kau jampi lah. Oh, cabar. Macam tu kan. Cabar. Aku baca weh. Bak sini muka kau. Baca, isap rokok. Tahu apa yang berlaku selepas itu? Esoknya macam biasa lah, malam gua pergi lepak. Zaman tu main game lah, Tekken. Oh. Satu-satunya game yang aku main Tekken. Oh ya. Oh. Tekken main kawan dia. Kawan dia perempuan lah. Cakap Man, benda ni nak beritahu apa? Joya kirim salam kat kau. Cakap dia rindu kau. Kesian lah apa dia cakap. Dia tak suka aku kot. Kau melawak apa? Tak, serius. Aku tak tahu dia malam tadi dia cakap dia tinggal dengan kau. Oh. Okey cakap, kalau kau cakap betul, kau panggil dia datang sekarang. So dress up seksi sikit. Ush, aku buat cakap seksi. Tak kira seluar ketat lah cakap kan. Zaman tu muda kan. Datang di. Dan karakter dia tak macam semalam. Dia datang tu dalam keadaan dia sayang hang. Aku pula jadi takut Dia macam main sebagai girlfriend, main jemput boyfriend lah. Macam jemput suami. Oh. Aku suruh apa buat, beli ayak, buat ni. Aku pergi mana pun ikut. Tapi dia tak jadi bodoh, dia normal, cuma dia sayang hang. Oh. Aku teringat macam gila Daud bagi ni padu gila. Padu gila. Dolah. Nama Dolah nak dia Dolah. Jadi satu yang ada satu musim tu yang ramai perempuan Malaysia ikut pergi kahwin dengan lelaki Lombok. Ramai yang masa tu kerajaan kita pergi selamatkan. Ada yang 3 tahun dah kahwin tapi dia tak sedap pun yang bila masa dia duduk kat Lombok. Oh, dia tak sedap. So aku faham dah benda tu sebab aku melalui. Betul nak pergi dia sedap dek? Nampak pun. Sebab benda tu dia tak strong. Maksud dia tak ada ikat kat hang sampai mati tu kot. So aku bila aku balik kampung dah tak ni lah, tak still contact lagi. Tapi zaman tu kan terhad, mana ada phone sangat pun. So lama-lama lupa dia bukanlah macam hang minyak dagu hang calik melekat tu. Kalau dia tak melekat dengan aku dia jadi gila, bukan macam tu. Faham. Dia benda tu macam hang nak create hubungan dengan dia kan susah awalan dia. So awalan dia tu aku melemahkan dia lah. Dia jadi suka aku. Ketika tu aku bina secara organik lah benda tu. Sebab tu ada duk cakap kau dah handsome, aku bagi kau mentera yang biasa sudah. Tapi jadi weh, serius benda ni aku tak tipu, dia ni real lah. Tak pernah cerita pun. Aku takut nanti aku nak kahwin tak ada orang nak kahwin dengan aku lah. Tak, itu dulu zaman Imam Mok 18. Sekarang tak ingat dah. Tak ingat dah, alhamdulillah. Tapi selepas tu tak boleh cerita, takut lah nanti orang tak nak kahwin dengan aku lah. Nanti ingat aku playboy lah. Tak, tapi selepas tu perempuan senang suka Cik Man. Sampai aku duduk lepak kat town kan. Main budak student, budak college ni muka carap, rambut kerinting. Macam tu aku terkedu je memang rambut panjang. Tengah sikat rambut, duduk lepak. Tak, dia datang tiba-tiba datang ke depan. Hai. Cakap, cantiknya rambut. Dan terus ambil sikat je Man, dia cium. Nak kawan boleh? Maksud dia kesan benda tu kuat juga. Cuma dia tak ada lah mengikat hati orang tu sampai ke mati ikut dengan hang dah. Maksud dia mungkin benda tu buatkan orang suka tengok hang. Dan selepas tu Karim, aku tak ngorak perempuan ni, perempuan ngorak aku. Apa? Dah hasil dia sampai sekarang aku tak ada awet. Sorry, tak ada bini cik. Tapi betul tu real story lah. Sebab dia cakap bila kita merantau ni banyak benda yang hang tak pernah dengar, hang jumpa benda yang mustahil bagi orang tapi tu real sebab hang melalui benda tu. Betul. Sebab baru ni aku dengar kat Jamnya podcast Sembang Seram. So apa yang dia cerita benda tu, cakap ini benda ni aku lalu Zal.
Aku orang yang melalui dia, melalui benda tu. Betul. Betul je cakap Cik Man. Kalau merantau banyak lagi benda yang hang input kat hang. Ni belum dia story lagi, dia lagi merantau gila-gila. Banyak Bagi lagi, sikit banyak. lah kan. Sikit lah. Kita tak banyak masa. Sikit lah. Kalau tak, kalau macam Vietnam kan mesti ada. Tak Yang ada. aku tersasul nanti hang edit kan. Malu aku. Yang mana? Yang banyak ni. Tak nak merantau dulu. First dulu Aku lah yang tahu macam sebenarnya kalau kat sana ada ilmu, tapi bukan tiup ke, Ada kena jilat ke apa. Aku ilmu perempuan. Jilat selepas dapat. Tak, kalau macam yang pasal perempuan ni aku kurang sikit lah. Kalau macam ni aku banyak macam yalah budak hang scene kan, hang selalu jumpa budak-budak scene. Lepas tu satu lagi dia kat situ aku ada dua geng. Satu budak scene, satu lagi budak kelab. Bukan macam tu. Faham. Kenapa ada gerakan tu? Dah bukan pasal benda tu. Asal dia cerita dia aku main ni Kaliteknik. Apa? Member. Okey. Kaliteknik kan. Buat badan lah. Buat badan lah. Itu time tu sadar lah. Suspect. Tentu buat badan. Tu aku duduk itu, lepas tu jumpa kira time tu aku pakai baju. Menterah zaman tu saya lap baju lah. Dah. Baju suspect kan. Dah. Apa ni aku pakai baju S-Ladai. Okay. Tahu kan band tu kan. Pakai tu sekali ada seorang brother tu tegak. Weh, hang dengar band ni juga. Cakap, dengar band ni. Oh, kami ada satu band nanti minggu apa ni ke hujung minggu mai lah tengok kami perform. Cakap, boleh juga macam ni kan. Bagi nombor apa semua. Lepas tu sekali contact depa. Pergi start tu lah aku macam kenal-kenal dengan geng-geng sana kan, pergi gig depa seminggu 3 kali. Oh, gila. Rabu Full lah, full. full crowd. Rabu Jumaat Sabtu aku akan pi. Lepas tu yang duduk tinggal yang balance ni semua pi club. Semua pi club. Tapi aku pi club aku tak minum. Aku pi sebab dah. Aku tak minum. Makan apa tu? Dah. Dan time tu kan jenis aku suka enjoy. Macam walaupun aku pergi aku enjoy benda tu. Macam kita menari suka music lah. Enjoy. Lepas tu so geng-geng dua kelompok ni suka cigarette after sex lah. Tak lagu. Band. Ada main game tak? Tak ada main game. Macam kawan kita yang tak lima dulu dia main game pingpong. Game pingpong. Ni tak. Game apa celup tak dah. Tak. Yang ni kalau macam macam kalau macam hari yang gig tu depa dah tahu dah hari gig tu. Depa pancing aku untuk pergi club. Malam ni kita ada macam ni aku cakap, wish macam function ke boleh lah pi. Pi lah. Pi enjoy semua. Pi tu aku nak bawa jaga depa je pun dia. Mabuk Jaga depa berat anak ni. Depa dah pengsan pun kan. Anak usung depa masuk dalam teksi tu. Ya Allah 2 kali depa. Ya. Sebab dia body dah lembek kan. Lembek sangat dah 2 kali. Yang depa syok pergi sana. Aku minum cook lah. Tapi mengalahkan orang mabuk. Hype lah. Hype lebih lah. Tu yang depa syok. Depa time depa mabuk depa suka benda-benda macam tu. So aku enjoy lah depa. Yang ni bawa adik ni. Tengok table kami paling ramai. Panjang. Kira macam makanan apa semua. Tapi makanan tu aku tak makan. Aku just makan macam kacang-kacang apa semua. Makanan dia macam mana? Tak halal lah. Macam ikan ke depa masak berlemak apa aku tak tahu. Benda tu kan. So aku tak makan kan. Lemak babi pun kan. Kau bukan tahu. Restoran depa usah dikenal gila-gila. Sebab yang garing kita ni bukan berlaku kat Malaysia tau. Kat luar negeri. Sebab tu memang makanan halal tu susah nak jumpa. Kat mana itu? Long Beach Bukan Long Beach. Yang tu dekat Vung Tau tu dekat macam tepi laut. Berdekatan dengan berdekatan dengan mana tak. Bandar yang orang kenal lah, sebut lah. Dia jauh daripada Ho Chi Minh. Jauh daripada Ho Chi Minh. Dia dah 3 jam daripada Ho Chi Minh. Orang tahu. Maksud dia jauh daripada Ho Chi Minh. Aku faham lah. Dia jauh daripada Ho Chi Minh dalam 3 jam macam tu lah. Ni sampai tempat tu. Selalu depa kan pergi situ lah. Macam kerja dekat ni, dekat Ho Chi Minh. Jauh ni. Jauh. Depa jauh sebab situ macam payah rentai. Di situ macam situ dia private sikit. Jauh tu setengah jam. Setengah jam 3 jam kot. Oi, bapa ni pergi.
Kadang-kadang Itu pergi kan sana. setiap malam. Sehari semalam. 3 jam jalan. Gila tu. Nampak macam tak logik kan? Itu kalau tak apa celok tok rugi. Ai dah. Kau datang jauh-jauh ni kan. Lepas suka macam vibe pantai-pantai sikit lah. Pantai dah. Ni macam yang ni macam nak pancing lah ni. Sebab aku pernah lepak tempat macam tu dulu. Kan? Tapi benda barang tak order pun sampai. Dia macam salah order kan. Yang tu tak ah. Yang tu tak ah. Ni kadang macam hang tak order pun ada pasal lebih nak bagi kat hang. Kan. Selalu nak unboxing kan. Tapi tak dapat. Dapat lah pasal lebih. Tak dapat. Tak dapat. Saya tak minta. Tengok orang unboxing tak nak. Dah. Time tu ada six pack kot. Tu ada six pack. Tapi aku kebanyakan. Tapi aku percaya. Percaya apa? So kau pernah lepak circle tu bro. Kan. Kadang-kadang orang unboxing pasal tepi hang je. Kan. Oh, mata cucur ya sikit. Tak payah curi pun senang je. Benda tu nampak dia. Macam ni je. Semalam kan. Tapi time tu kadang-kadang ada pasal yang salah alamat. Tapi itu betul nak lah. Time saya duduk sana, saya lebih nak jaga iman. Tapi nak juga pergi tempat tu. Ya, sama. Kau sama aku bro. Aku betul, aku jaga tak tahu lah. Yelah kita minat muzik. Tapi kita macam dipaksa untuk ke sana. Kalau hang tak pergi sana, hang tak ada member. Kan. Perempuan. Pasta. Aku je yang Tapi sekarang tak ada ni lah. macam tak boleh imagine macam sebab aku tak besar masuk. Tuan. Aku banyak hampir ni kat sana pun kadang-kadang depa nak pergi minum kopi tempat-tempat macam tu. Ada perempuan yang spin, lepas tu hang rendam kaki depa macam satu tempat duduk tu macam ada satu kolam ikan macam kat sini pun ada aku rasa. Yang jenis gigit kaki macam rapi kan. Kalau belah KL dia tak buat ikan berorang. Okey, dia mengisap. Lepas tu ada meja, relax, lepas tu ada apa? Sedap-sedap hilang dengan kaki. Salah ikan. Saya main belakang memang lawa. Benda lawa tempat tu kau perempuan. Dia datang dia picit belakang. Ada picit. Nak urut. Tak apa. Dah ni dah. Cakap ambil aku belanja ni. Tak apa aku. Time tu hati dia macam nak tapi takut tu satu. Nak jaga iman tu satu. Cakap aku buat salah tak mau. So sama aku Rim. Sama jaga orang benda-benda tu. Sebab tu budak-budak sana respect wah. Kan. Tu yang depa sayang kita sebab kita bagus dengan depa. Itu yang Jeman cerita tadi, kau tak buat tu, kau tak buat ni, kau tak isap tu, asal kau beli kawan dengan kita orang sebab tu lah apa baik dengan aku. Sebab kita baik dengan orang baik kita balas. Orang mah hai diam. So aku tak boleh biar dia bawa sembang lama sebab masa tu nak habis ni. Masa mencemburui tau. Tapi Jeman ingat perempuan dia cemburu kat Jeman. Masa pun cemburu. Kita kena cakap kat masa. Dalam gig je lah. Wah, kan nak sambung episod lain tu. Kali nak buka banyak benda ni. Betul. Ni baca mana nanti kita suruh Karim buka. Ni dia bagi intro. Tak boleh simpan kan. So jahat juga ni. Jahat puas juga dia ni.